Polis mengesahkan penemuan mayat lelaki dalam sebuah mesin pembancu simen di sebuah kilang di Seksyen 35 Shah Alam, Selangor semalam. Keadaan mesin tu tengah bilah je, tengah berpusing dalam tu. No. Lepas tu bila ambil, hancur lah. Kepala tak ada. Pada tak ada. Kepala tak ada, tangan sebelah tak ada. Hancur. Mata dia terkeluar sikit. Belakang dia pecah. Welcome to Sembang Sebab. Meh datang dekat, buka cerita tapi berjaga-jaga. Nanti tak selesa kalau semangat tak kuat. Dibaca doa, Safwan Nazri nak dengar pagi naik bulu roma. Jom sembang seram, sembang seram, sembang seram. Jom kita sembang seram, sembang seram, sembang seram, sembang seram. Jom kita sembang seram. Ya guys, Assalamualaikum. Welcome to Sembang Sebab. Edisi khas. Edisi khas ni aku tahu ramai yang tunggu, ramai yang nak tahu kerjaya apa yang kami nak bawakan kepada hampa semua, tontonan-tontonan semua, subscriber kesayangan aku. Yeah. Sebelum tu aku nak subscribe, like, share, komen and tekan bell untuk on notification guys. Aku appreciate sangat-sangat yang mana ada komen. I love you so much guys. So untuk episod kali ni, kalau sebelum ni kita dah bawa macam-macam jenis kerjaya, embalmer, cikgu, doktor. Tapi Alhamdulillah ada orang email aku cerita pasal kerjaya dia. No, dia bagi panjang. And bila aku tengok, wow! Aku tak sabar sangat nak introduce dekat hampa. Kita akan bermungkai, mengkaji, mendengar kisah-kisah seram Abang Bomba, Job Scope Bomba. So there you go guys, the one and only Nick Nurul Hakim in the house. Yeah. Assalamualaikum. Salam. Sedih bang? Okay, steady. Mantap. Apa Alright. cerita, semua okey Semua good. Yeah. Okay, firstly saya nak ucapkan Assalamualaikum kepada semua penonton dan selamat malam. So saya Nick Nurul Hakim. Saya perkenalkan diri dulu lah. Saya bertugas di Selangor sebagai seorang anggota bomba. So hari ni saya nak share sikit pengalaman-pengalaman yang saya rasa mungkin setengah orang tak pernah dengar. Dan mungkin ada yang tahu. Dia bercampur, ada yang mistik, ngeri, semua ada. Sedih pun ada. Faham. So kita pun umur tak jauh, aku kau je lah boleh Boleh, lagi santai. Aku hang lah. So hang masih berkhidmat? Yes, aku masih berkhidmat. Aku berkhidmat tak adalah terlalu lama dan tak terlalu baru, dalam tempoh 8 tahun macam tu. 8 tahun dah berkhidmat? Yes, tapi cuma sebab aku bertugas di Selangor. Yes. Selangor merupakan antara negeri yang super busy lah dalam bomba. Antara yang busy lah. Yes, untuk balai aku pun merupakan macam top 10 lah. Last year top 10 kes terbanyak. Ush, dekat mana? Dekat Kelang. Dekat Kelang. So Kelang adalah top 10 busy paling Yang paling banyak busy kes dekat Malaysia. Kebanyakan kes apa? Mostly basically kebakaran, ular, biawak dan kemalangan lah. Dekat lagi satu, kalau korang tahu, dekat Kelang banyak industrial. So banyak melibatkan kemalangan industrial. Tapi ya guys, kalau hampa dengar macam bunyi-bunyi guruh, bunyi atap, sebab hujan kat sini sangat-sangat lebat lah. Aku remind, hujan kat sini sangat lebat, tapi kami tetap kena teruskan podcast sebab dia dah sampai. Tak aku nak tunggu hujan berhenti, tak tahu pergi apa kan. So dia akan cerita semua kes-kes, semua kejadian dia. And dia ada cerita kat aku macam mana dia ambil mayat, kena badi mayat. Extreme guys. So macam biasa kan, hampa kena dengar sampai habis. Ingat aku cakap guys, dengar sampai habis, confirm tak menyesal. Okay, Hakim. Yeah. So hang nak cerita apa dekat aku? First cerita. Aku nak start dengan first pengalaman lah, orang cakap daripada first masuk bomba. Okay. Dari zaman rekrut tu dah rasa dah benda-benda mistik dah kena hadapi benda-benda mistik dah. Oh ya. Baru masuk ya? Apa dia? Baru masuk ya? Dah kena ada gangguan dah? Yes. Sebab memang kita orang rekrut dalam tempoh 6 bulan. So dalam 6 bulan tu macam-macam syllabus, program aktiviti kita orang buat. So salah satu aktiviti ni yang aku tak boleh lupa adalah macam malam tu dia bagi dalam 3 orang untuk pergi ronda clock in. Tahu tak, macam security dia akan buat rondaan, dia pergi dekat tempat rondaan tu, dia akan clock in. So antara tempat clock in ni dia
banyak tempat lah. Ada yang pergi ke bahagian quarters, ada yang pergi bahagian dewan makan. Ada satu tempat ni yang memang apa orang cakap, semua akan rasa seriau bila kat tempat tu. Dan untuk pengetahuan semua, yang untuk clock in ni pun perempuan pun tak digalakkan. Dia maksudnya diwajibkan, tapi perempuan kena pergi sekali ramai. Okay, bermula kisah malam tu kan. Aku dengan partner aku lah. Lepas tu ada seorang lagi. Seorang ni dia akan jaga dekat bahagian padang kawat. So kita orang kena pergi lapor. So bermula start daripada pukul 8 malam sampai 8 pagi. So dia ada rotation lah dalam berapa jam tu. Okay, so bermula first kita orang check lah. Dia orang makan, semua sempoi, relax. Berdua lah, pergi berdua kan. Dia memang kena check je lah. Dia kena pergi check, clock in kawasan tu lah, nombor rondaan. So sampailah satu tempat ni, kita orang panggil tu dia burn building. Dia ni ada tempat macam simulator lah. Dalam tu ada macam dapur, rumah punya untuk yang macam dia orang belajar untuk buat pemadaman semua. Kawasan ni dia agak terpinggir lah, dia jauh lah daripada macam pejabat-pejabat pengurusan, daripada padang kawat dia agak jauh lah, dalam dalam 2 km kot. Sebab kalau malam pun jurulatih pun tak lalu sana. Faham. Tempat tu memang agak sunyi. So pergi, dia macam dalam 4 tingkat tak silap. Aku ingat lupa dalam 4 tingkat tu. So pergi dengan kawan. So pada malam tu kita orang pergi berdua. First naik tangga. Kawan aku ni dia penakut sikit. So aku ni pun dia cakap apa, takut-takut berani lah. Tapi sebab fikir macam tugas tanggungjawab kan. Sebab kadang-kadang dekat sana ada jurulatih yang memantau. So kalau tak buat memang kena denda lah. So lepas tu aku pergi dengan kawan aku naik tangga. Naik tangga pertama tu, okay, first floor, pergi clock in dekat tu tengok, tak masalah. Okay, kosong lah, tu gelap, memang tak ada harapkan kita punya lampu suluh. So pergi pula yang kedua tu, okay, ni yang ketiga antara yang ke atas. Masuk-masuk je, mula aku suruh kawan aku buka. Dia cakap, dia tapi dia dah menggigil habis lah. Dia gigil sebab sebelum masuk situ jurulatih dah cerita macam-macam lah kat situ. Tempat ni macam ni, dia keras, nasib kau dapat jumpa yang ni yang tu. So lepas tu aku masuk situ, buka suluh macam biasa, log in. Lepas tu aku pandang dekat bahagian tepi tu, dia macam tembok. Pum, ada satu macam bentuk badan. Bentuk badan tu dia menghadap sana tapi dia macam terlangkup lah, half terlangkup macam tu lah. Lepas tu kawan aku dah seram, apa tu. So aku macam tak ada apa lah tu. Ni aku sedami ni. Sebelum aku pergi. Lepas tu aku macam suluh-suluh aku tengok, ni betul ni, confirm dummy je. So kau tak payahlah risau. Dummy je. Aku pusing je, aku toleh je belah hujung jauh sikit. Aku nampak benda stand. Stand daripada jauh. Bagus sekali limbah, aku cakap macam, ni dummy ni. So aku pun turun, pergi check in macam biasa. Lepas tu besok tu bila kumpul ramai-ramai cerita lah pengalaman. Korang pergi ni, pergi ni kan. Lepas tu aku pergi dekat sana. Bila aku cakap dengan kawan aku semua, betul ke kat atas tu ada dummy? Cakap betul ada dummy. Tapi ada satu je. Satu je dummy? Satu je dummy tu. Yang Han nampak berapa? 2. Cuma yang kedua tu aku nampak dia jauh lah. Dia ibarat macam dalam 20 meter kot. Dalam tu dia luas dan kosong. So sekali imbas tapi dia nampak dia dummy patung lah. Dummy patung. Patung orang lah. Patung orang. Biasa patung ni dia berat dia macam berat manusia. Biasa dummy ni kita akan buat untuk belajar untuk pikul dia orang, bawa tu naik tangga. Cuma jurulatih nak takutkan dia tak satu dummy. Lepas tu aku tak puas hati ni. Aku pergi jumpa kawan-kawan yang pelatuan lain. Kau pergi tu beberapa dummy tingkat atas tu. Aku jumpa satu je. Semua jumpa satu je? Semua jumpa satu je. Lepas tu bila macam aku dah jadi tak puas hati, kawan aku pun dia pun dah start macam demam lah. Beri aroma. Naik belum. Okay. Lepas tu aku tak puas hati, aku pergi tanya sini dekat jurulatih kan. Tanya je, cik, semalam dummy kat atas tu ada berapa cik lah kan? Dummy tu satu je. Dia tanya kenapa, kau jumpa berapa? Dia tanya. Ya, saya ada nampak 2. Lagi satu, tapi satu tu belah hujung. Tu pun sama-sama sebab saya nak cepat kan. Lepas tu dia pun cakap, rezeki kau. Rezeki sebab jumpa lah. Sebab benda tu pernah terjadi yang sebelum ni. Faham.
Itu waktu hang first time awal-awal bekerja lah. Itu Masuk lah. masih rekrut lagi. Masih rekrut lagi. Dia rekrut berapa lama? Rekrut bomber dia punya rekrut sekitar dalam masa 6 bulan lah. Kalau untuk 6 bulan yang training kau rekrut. ah Lepas baru masuk lah. baru masuk lapor diri semua lah. So dalam tempoh 6 bulan tu macam-macam latihan lah kita orang. Yang latihan penyelamatan di air, lepas tu cara membuat pemadaman. Lepas tu banyak lagi lah yang kita orang belajar kat situ. Faham? Masuk 6 bulan dalam tu, siwa. 6 bulan tu kau lah daripada pajak kau lah. Oh, kau. Masuk rekrut zaman aku dulu 700 lebih. Yang tamat 680. Oh takkan habis, ramai yang tak tahan. Ramai cabut. Oh, Sebab dia yang perit dia tu sebulan pertama lah. Sebulan pertama tu kalau macam tank kawat kaki tu kan. Kau. Piko balak tu sana normal. kena seksa apa? Dia lebih kepada nak train untuk mental. Yes. Sebab kalau untuk bomber ni bila aku dah bekerja aku nampak benda tu semua. Kita akan kerja di bawah bukanlah pressure orang cakap, tapi satu-satu situasi yang memberi tekanan lah. So kat situ bila kita rekrut dah kena macam tu, bila kat luar kita rasa ni sikit je, rekrut lagi hardcore. Faham. Macam aku pun pernah bertugas tak tidur hampir 38 jam 38 jam. zaman PKP. Gila. Sebab satu tim dah tutup COVID kan. So kita orang kena shift 24 jam. So dalam tempoh 24 jam tu sambung lah 2 shift aku bertugas. Habis je shift tu aku sambung pergi buat sanitasi pula. Pergi sekolah-sekolah. Tempoh 38 jam tu. Faham. Okay, mantap. Okey. Hakim, cerita seram seterusnya. Okey, yang seterusnya pula. Orang cakap dia selang tak lama pun, dia selang dalam 2 bulan daripada yang kes pertama tu kan. Okey, yang kes pertama tu yang kat bangunan tinggal tu. Yang kedua ni pula waktu detachment. Macam bomber setiap kali posting je ke negeri, dia akan buat satu attachment lah orang panggil. Sesi lebih senang faham, sesi sesuai kenal lah. Okey. So kat situ adalah jurulatih dan gitu akan ambil lah. Waktu ni seingat aku Ni dah masuk dah masuk, baru masuk sesi kenal lah. minggu pertama. Sesi kenal tu ada bully tak? Bully? Tak ada. tak ada. Dia lebih kepada macam mental, fizikal kan. Baik. Masuk hutan. Tak silap aku dekat hutan Kuala Kubu Baru. Ush. Memang kita orang berjalan masuk dalam tu pun dalam 5 km. Okey. So kalau nak keluar pun kena 4x4 lah. So kat malam tu aktiviti macam-macam lah. Siang tu kita orang ada rempuh halangan, lalu air. Lepas tu masuk hutan apa semua. Okey, aku teruskan pendekkan kepada yang apa yang terjadi yang mistik ni kan. Waktu malam tu. Waktu ni hari pertama okey. Kedua okey, malam ketiga tu. Kita orang ada macam jungle trekking sikit, masuk sikit, lepas tu berhenti satu kawasan tu, tapi dia macam lebih kepada kawasan kebun lah kot. Pedalaman. So waktu tu kita orang kena baris lah, satu platoon kan. Ada dalam satu platoon tu hanya ada 2 orang jurulatih ambil. Jurulatih tu kira pada macam senior kita orang lah. Waktu tengah baris tu semua, biasa lah. Kalau kau biasa dengan kawat kan, kan dia ada macam dari kanan nombor. Sebut 1, 2, 3, 4, 5. Waktu tu aku orang yang keempat. 14 lah, 14. Okay, dari kanan nombor sebut 1, 2, 3. Dalam platoon dalam 40 orang lah. Masuk, setahu aku benda ada 38. Tapi sebelum tu siang-siang Joti dah cakap dah kalau berlebih ke biar berkurang, biar kurang jangan lebih, macam tu lah ayat dia kan. So kira aku keempat, aku pun kira okay, aku sebut nombor aku kan 36. Ending ke 40. Lepas tu Yatih cakap kan, yang kanan mana, yang ujung sekali mana suara? Faham tak? Yang hujung sekali mana suara? Tapi kalau aku kira 36, 37, 38, 39, 40. Habis 40 mana sampai 41. Oh yes. Tak ada suara pom dia bagi denda lah. Denda normal lah, pumping, lompat bintang kan. Setakat lompat bintang 100, 200 normal lah. Okay, bagi. Dia kira lagi, okay, dari kanan nombor. 1 senyap. Lepas sama sikit dia, aku tengok macam jurulatih tu macam dah, dia berbincang dengan dia macam, dah macam ni. Ada berlebihan kat sini kan. So bila dah lebih tu, macam okay tak apa. Biasa dia akan bagi denda on the spot. Kalau tak apa, hutang buat besok. Sebenarnya tak pernah. Biasanya dia akan bagi on the spot, hutang buat besok. Besok tu, waktu siang tu, malam kita tidur semua normal lah. Waktu tu aku pun tak sedar hati lah. Sebab macam
Ya, kalau ikut kiraan tu betul lah. Dia buat silap aku 2 kali. Hmm. Masuk kali kedua tu dia cakap okey. Hutang besok kita balik base. So balik base tu normal lah, balik base normal. Besok tu waktu siang tu dia ambil baris. Dia suruh kita orang turun pumping 50 dulu kan. Korang tahu tak apa jadi semalam, dia cakap. Dia cakap. Korang sebenarnya semalam berlebih tau. Kalau siapa perasan lah waktu aku bagi arahan yang kiraan tu kan, ada berlebih satu. First aku tak perasan, second tu baru aku perasan. Tapi korang lepas tu tanya macam korang semua malam okey tidur semua lena nyenyak tapi macam tu kita orang semua pun malam tak ada apa lah, cuma berlebih seorang lah. Tapi bagi aku macam yang berlebih seorang ni untuk yang geng-geng masuk hutan ni macam benda normal lah, kerap terjadi benda ni. Selalu lah terjadi. Selalu terjadi benda-benda macam ni. Sebab So, tak tahu tu siapa dia kan. pengalaman. Tak tahu siapa dia. Kan? Gila. Aku tak tahulah apa perasaan kawan yang paling hujung tu. Yeah. Tapi waktu tu semua dah penat tau. So macam kau bergerak sikit, kau toleh sikit, akan kena denda. So semua macam fokus pada arahan je. Baik. Semua duduk diam. Nasiblah aku orang yang keempat. Nasib. Kalau aku orang yang ke-40 tu, dia pun ada macam burung hantu kak malam-malam. ada. Waktu tu lah program macam tu lah. Macam tu lah. Time burung hantu tak kena apa, tak kacau apa. Tak ada kacau apa lah sebab kita orang semua lelaki lah. Kebanyakannya orang perempuan ni berapa persen lelaki, berapa persen perempuan? Perempuan ni okey, kalau aku ambil contoh lah, macam aku punya rekrut daripada 689 tamat latihan, perempuan dalam 40 orang. Oh tak ramai. Tak ramai. Mesti lelaki ya. Mesti lelaki, tapi dia punya latihan dia sama rata. Oh perempuan pun kena sama. Perempuan sama rata. Kalau biasa lelaki pumping normal kan, pumping mesin yang normal kan, perempuan pun sama rata. Macam tu juga. Ya, perempuan. Waktu rekrut perempuan ramai yang pensan lah. Sebab hardcore lah training dia. Sebab aku sendiri lelaki pun aku nyaris nak pergi sign borang lah, nak quit. Oh faham. Apa tak lagi perempuan ni? Ya, betul. Kena mentality kuat gila. Betul, mental kena kuat. Kalau tak tahan, kadang dari segi macam latihan lah, bagi aku latihan. Dia orang perempuan ni semua binatang tak ada hal lah boleh pegang. Dia Ada tak yang game perempuan takut binatang? benda tu normal, tapi kita orang ada buat latihan lah. Tapi nak tak nak benda tu kau kena settle. Tapi je macam aku punya pengalaman lah kan. Contoh situasi benda tu kita tak biasa, tapi as a bomber kita kena profesional lah. Kan kalau aku tak buat, takkan datang rumah pula nak pergi buat kan. Buat apa dia panggil aku. So kita kena respon lah. Tapi secara automatik macam kawan aku ni dia geli ular tau. Dia sangat geli ular. Tapi bila waktu operasi, dia macam slumber je. Dia bila depan orang awam ni bila tengah buat operasi tu secara semula jadi keberanian tu datang. Tapi kalau kau bagi dia ular saja-saja memang dia mengelupu. Waktu operasi jadi berani lah. Berani lah. Ya sebab fikir tugas tanggungjawab kan. Benda macam tu. Nick Noaki dia ada banyak gila cerita guys. Okay, kita masuk terus. Cerita seterusnya. Kau biasa tengok bomber padam api pakai apa je? Ya. Lagi? Pakai pasyak. Lagi? Pakai Fire extinguisher kan normal kan. Fire extinguisher. Kau pernah dengar tak bomber padam api pakai azan? Ush. Bomba pada api pakai azan eh. Betul. Ini terjadi sendiri dekat aku dengan incas aku. Gila. So kejadian ni berlaku waktu maghrib lah. Kita terima call dalam sekitar dalam pukul 7. So pergilah ke lokasi tu. Lokasi tu dia macam dia kebakaran hutan lah. Dia bukan hutan, dia macam semak lah. So kita masuk semak tu, kita bentang macam biasa. Padam macam air. Incas pun bagi arahan dan semua kan. So aku pun buat kerja lah. Kita tak ramai tau. Kita dalam tu 2 depan 4 belakang lah. So bahagi 2 aliran. Aku padam sini, kawan aku padam sini. Tempat tu memang nak masuk pun guna 5 minit lah. Sumber air pun kita pakai air sungai, air longkang macam tu, air parit. So bila padam kat sini, kita masuk dengan incas aku, padam dah sini. Serentak. Biasa kita orang pengalaman padam api ni dah biasa. Tapi kali ni rasa macam luar biasa. Aku padam dengan belah kanan tu. Okey, dia slow je naik balik. Ni pakai apa? Padam pakai apa? Pakai air lah. Pakai Pakai air lah. Dia naik balik. Padam kiri naik balik. Yang belah depan pun naik balik. Lepas tu aku macam pelik lah. Cik ada rasa lain tak cik? Aku tanya cas aku. Cik ada rasa lain macam tak?
Dia cakap, itulah. Dia cakap kan, aku tengok macam tak padam ni. Dia dah start risau. Aku pun lagi time tu aku kira baru setahun. So aku macam cuak juga kan. Sebab benda kita tak pernah rasa kan. Lepas tu aku suruh tak apa cik, kita cuba padam cik. Padam lagi belah sana. Dia naik sebelah sini. Masalah dia punya naik tu dalam tempoh tak sampai beberapa minit. Biasa kalau tak habis padam ni dia akan ambil masa 20 minit baru dia akan naik api balik. Yes. Ini macam sap kau padam belah sini mesti naik. Ui, Lepas tu macam padam serentak dua-dua. Memang jarang jadi lah. Tak pernah jadi lah benda ni. Tak pernah jadi. Oh, Ini faham. memang kira first time. Incas aku pun first time juga lah. So tengah padam-padam tu, kali ni je tak padam. Api tu makin lama macam makin mengepung lah. Makin rapat. Cik, saya rasa lain ni cik kan? Ni shop pula kedai ke? Bukan ni. Kebakaran hutan, kebun atas hutan. Oh yes. So perjalanan masuk tu pun dah 5 minit. So memang jauh daripada rumah orang, jauh daripada jalan raya semua. Hanya kita orang di dalam tu. dalam hutan tu. Okay. So bila tengah padam-padam dengan waktu maghrib tu, bila tak boleh tu kan, Incas cakap, kau baca lah apa yang kau tahu. Kan? So orang pun macam-macam lah kawan-kawan. Ada yang selawat, ada yang ni. Lepas tu Incas ambil keputusan last sekali azan. Incas tu ambil keputusan azan. Aku punya Incas azan. Api tu secara ni dia cooling down. Allahu Akbar. So, dia slow-slow Cooling. Lepas tu kita orang padam macam biasa lah. Boleh. Yup. Lepas tu salah seorang kat situ, kawan aku tu dia, tak tahulah, dia mungkin dia senang nampak kot. Dia senang mudah nampak. Dia pernah nampak apa macam dekat kawasan tu, dia nampak macam seolah api tu berlari-lari. Faham tak? Okay, api tu macam bentuk orang, tapi api tu je bergerak sini, dia bergerak sini. Itu antara perkara-perkara yang aku rasa pelik lah. Mistik lah. Mistik lah ni kan. Gila weh, bakar api pakai azan weh. Sebab benda The tengah power of hutan. azan guys. Yes. Benda tengah hutan kan. So kita memang hutan dengan bomba ni yang cakap benda selalu lah kita tempuh benda-benda macam ni. Cuma bila berlaku yang benda-benda mistik ni kadang-kala lah. Tapi lah ikut kita punya kepercayaan benda-benda tu wujud kan. Yes. Okay. Waktu yang lepas azan benda boleh padam tu semua terkejut lah. Semua macam alhamdulillah, semua lega lah. Kan. Tak nak tugas kena buat juga kan. So semua dah reda tu, semua lega. Lepas tu padam semua macam biasa lah. Cuma balik tu kawan seorang cakap dia nampak macam pergerakan api tu. Tu antara first pengalaman apa orang cakap. Kan. Dia mula-mula kita tak rasa benda tu tau. Kita kan macam dah penat, dah rushing kan. So padam kan layan kan. Tiba-tiba dia macam lama pula nak padam. Biasa kejap sebab kita dah biasa. Tapi macam tu lah, api tu je makin lama makin melempung, makin lama makin rapat. Walaupun bahan dah habis. Biasa kalau biji terbakar ni dia ada bahan kan. Contoh macam rumput-rumput ke apa kan. Ni rumput tak ada pun, dengan ganting pun dia still rapat. Faham. Mantap. Menarik. Kita rehat sekejap lah. Kita rehat sekejap, kita sama sekejap. Kita kembali selepas ni guys. Alright guys, welcome back to Sembang Seram, edisi khas Abang Bomba kita. Okay, Kim. Alright. Apa lagi nak cerita Kim? Okay, aku start dengan pasal jin api. Pernah dengar tak Jin jin api? api? Yes. Tak pernah dengar? Tapi mostly makhluk ni memang diperbuat daripada api kan. Yes. Seperti mana yang kita tahu sebab agama kita. Okey, situasi ni terjadi dalam, seingat aku selepas PKP kot. Okey, kita terima panggilan malam lah. Dia macam common pergi kes kebakaran biasa. Pergi biasa. Datang, kita masuk rumah tu. Tak banyak perabot pun rumah dia. Terhad. Ada perabot pun macam perabot-perabot besi kan. Tanya tuan rumah, boleh pindah ke? Tak, dah lama duduk sini. Lepas tu, pergi nak naik atas, padamkan api kat atas tu. So, waktu padamkan api atas tu, kita buat macam normal lah. Tak rasa apa-apa lah. Padam di atas tu dalam almari kot. Dalam almari dia terbakar. Tengah bakar-bakar padam dah reda tu, dia punya anak dia menjerit kan, mak bilik terbakar. Tu macam pelik lah, anak dia ni main bakar-bakar ke apa kan. Tuan turun bawah, tengok buka bilik tu, atas katil tu tengah-tengah tu tiba-tiba terbakar. Dia tak ada punca, tak ada apa, tiba-tiba terbakar. So kita orang macam pelik.
kita orang pun perhati kan. Incas macam biasa lah. Dia orang lagi pengalaman kan. Tengok. Terbakar. Padam macam biasa. Padam macam biasa. Lepas tu keluar dari bilik tu dapur pula terbakar. Dia ibarat macam okey. Meja gelas ni normal. Tiba-tiba bawah ni terbakar. Tak tahu apa punca, tak tahu apa-apa. Cakap Incas kan. Sebab Incas pun dia pengalaman orang lama ni, dia banyak pengalaman lah daripada cerita yang sebelum-sebelum ni kan. Lepas tu tanya tuan rumah, cik, apa yang terjadi sebenarnya kan? Saya pun tak tahulah. Benda ni dia jarang berlaku, tapi kadang-kadang dia berlaku. Tuan rumah macam tanya benda lah. Lepas tu dia macam, tak tahu lah cik, saya rasa mungkin ni jin api ke apa. Kita orang macam blur-blur lah. Sebab benda tak pernah hadap dengan benda tu. Lepas tu, je aku macam, okey. Lepas tu, dah padam yang dapur tu, dia relax lah. Dia relax semua kan. Lepas tanya tuan rumah tu kan, kenapa rumah ni tak banyak perabot? Sebab selalu terbakar cik. Kadang-kadang bila terbakar kecil tu kami padam sendiri je, dia cakap. Dia duduk situ, waktu tu rumah dah 3 tahun kot. Dia duduk sewa situ lah. Kerap kali terbakar cakap. Kadang-kadang tengah tidur malam tiba-tiba terbakar. Mula-mula tu dia cakap macam mungkin ada litar pintas ke apa kan. Lama-lama dia dah pelik. Rupanya dia dah panggil ustaz semua rupanya benda tu memang ada macam dia cakap laluan dia kot. Laluan jin api tu. Memang ada laluan jin api tu. Kira macam Tapi tapak lah. Tapi tak nampak benda-benda pelik-pelik Pelik-pelik tapi dia kebakaran tu secara macam tu. Settle tu balik. Lepas tu tanya-tanya pasukan lain. Rupanya pasukan lain pun pernah juga pergi rumah tu. Kes yang sama. Tapi dia selang dalam beberapa bulan lah. Selang beberapa bulan, benda yang sama. Tanya pasukan lain pun pernah pergi juga. Pun sama juga situasi dia macam benda tu akan 3-4 kali terbakar. Dia kira macam, bagi aku dia ada unsur mistik lah benda tu. Faham. Okay. So bila terbakar macam tu semua jadi ni lah. Tapi waktu tu macam Incas aku biasa lah. Dia baca apa sikit-sikit kan untuk reda. Lepas tu selang berapa bulan tu yang aku tahu owner rumah tu pindah dah. Dan rumah tu kosong lah. Sekarang rumah tu Kosong tak ada. Rugi beli perabot, masuk perabot terbakar faham. Asal masuk perabot terbakar. Masuk perabot terbakar. Uish. Tu pindah Sampai pindah. Right. Macam tu. Okay, itu pasal jin api. Lagi? Yes. Ada kisah lain ni? Ni lah yang aku pergi ni, kes yang ni melibatkan mayat gantung diri. Mayat gantung diri? Yes. Oh, shit. Yang waktu ni benda ni mengikut gak sampai ke rumah. Sumpah. Yes. Oi. Aku cerita daripada awal. Benda ni pun dapat waktu maghrib. Dia macam area kawasan jogging. Dia campur hutan lipo sikit lah. So waktu aku pergi respon tu, adalah dia punya anak buah something kot mengadu pakcik dia hilang. Tapi kereta dia ada dekat park tu. So masuk cari. Kita orang jumpa satu kasut. Seolah-olah macam mangsa ni nak bagi hint lah. Yang dia gantung kat situ. Jumpa kasut sebelah. Jalan je lagi dalam beberapa meter. Jumpa lagi selipar sebelah. Baju yang last sekali. Waktu dah malam. Kita orang waktu tu berempat. Tapi pecah lah. Dua-dua kan. Suluh daripada jauh. Dia pokok dia lebih kurang tinggi. Tak tinggi sangat lah. Dalam aku rasa 10 kaki 12 kaki lah. Sebab kaki dia antara jejak tak jejak dengan tanah tu kan. Bukan sekaki lah gap dia. Suluh tengok dia dah menghadap sana. Tergantung berjauhan. Aku cakap, cik, ini macam orang ni cik. Confirm lah cakap kan. Pergi lah. Sementara tu betul lapor lah. Sementara pihak polis sampai kan. Memang betul lah mangsa tu. So pergi pula. Dia kan menghadap sana. Pergi lah rapat okey semua. Dia pakai apa kipas? Tak, ini dekat hutan. Dia macam hutan lah kat batang pokok. Kat batang pokok. Dengan tali. Scary-nya masa dia buat kat hutan. Dia mungkin apa orang cakap, kawasan-kawasan tersembunyi sikit lah nak buat. Dia dah umur lingkungan rasa 60-an kot. Ya, Cina Melayu. Untuk tak sebut kot. Tak sebut. Okey, bila benda macam tu jadi pergi rapat lah, suluh lah. 2 orang kan. Aku dengan kawan aku suluh.
dengan incar aku. Lepas tu kejap tak lama tu incar aku datang. Sebab nak bawa turun pun kena tunggu polis juga. Suluh belakang okey lagi. Suluh kaki kan. Biasa kalau orang cakap kalau tengok mayat ni kena tengok daripada kaki. Macam kawan aku pula dia terus suluh kat tali. Mata terbeliak, lidah terjulur. So memang kawan aku macam dia terus macam menggigil. Tu okey lagi. Bawa turun semua okey. Aku pun bawa turun semua tak masalah. Tak, dia baru lagi. Dia baru dalam beberapa jam lah. Siapa report? Memang ada orang report. Yang report tu macam dia punya anak saudara kot. Sebab benda ni dia setiap petang dia akan pergi jogging. Pakcik tu akan pergi jogging ke kawasan park tu dan masuk ke kawasan hutan lipo tu sikit lah. Selalu tiap petang dia akan balik apa semua. Tapi nak jadikan satu hari tu dia tak balik. Lepas tu bila anak buah dia pergi tengok kereta ada. So dalam pukul 8 malam, sekitar 7 lebih 8 malam lah jumpa. Okay, sambung balik cerita masuk ke dalam kan. Waktu tu kawan aku dia dah tak sedap badan lah. Dia balik kan. Dia tak boleh tidur, demam terus dia. Demam terus. Macam aku pula dekat situasi semua, dekat lokasi semua steady tau. Dia nak tidur, makan semua okey. Dan nak tidur tu je terbayang-bayang sikit. Teringat. Teringat. Terbayang tu okey lah. Malam tu aku kena tindih. Kena tindih Dan keadaan kena tindih tu aku macam dia dalam, aku tak ingat mungkin dalam 2-3 pagi lah, tengah tidur tu. So sebelum tidur pun memang terbayang muka dia kan. Sebab tu kita baru lagi, tak biasa lagi benda-benda macam ni. So bila waktu tu nampak muka terjelir. Ya, terjelir dengan mata terbeliak tu kan. Tu okey lagi. Lepas tu aku tidur, aku duduk rumah seorang kan. Pintu bilik tingkat 2, pintu bilik terbuka, tu ada tangga. Lepas tu lampu luar tu terbuka. Aku tidur kat sini. Waktu lepas terhimpit tu, dia antara nyata, tak tahu kau pernah kena tindih tak? Tak pernah alhamdulillah. Dia benda ni antara nyata dan mimpi tau. Tapi yang aku perasan waktu yang aku tersedar betul lepas kena tindih tu, lampu luar tu lampu belah bawah. So dia nampak sama-sama. Aku nampak macam kalau bentuk pintu tu aku nampak macam ada benda tergantung, bayang-bayang tergantung. Nampak bayang-bayang tergantung. Bayang-bayang tergantung. Tergantung juga. Dia bayang tu macam tergantung, tapi dia antara sama-sama je tak. Sebab cahaya time tu pun dia macam kurang-kurang sebab buka lampu bawah. So lighting sikit nampak geram. Tapi waktu tu aku dah penat tak fikir apa. Selubung tidur lah. Tidur tu ya. Aku baca sikit apa yang aku tahu tu, tidur terus. Faham. Itu ekstrim tu. Tu lah. Sebab biasa kes-kes macam ni, especially kita orang yang bujang kena buat. Sebab biasa kalau kawan-kawan yang ada anak kecil ni kan, dia macam aku susah sikit lah nak buat. Kan jadi takut anak aku ni ke apa kan. So yang mana ada yang bujang buat. Kalau tak ada last choice baru dia orang buat lah. So aku yang bujang lah kena bawa turun apa semua. Bujang ni? Bujang lagi. Tak kahwin lagi? Belum. Faham. Okay, so lepas pada tu, besok tu kerja. Dah datang kerja tengok kawan aku tu MC. Demam. Demam panas tau. Rasanya 3 hari ke 2 hari demam panas. Demam panas tu member. Demam panas terus. Dia lagi cakap termimpi-mimpi cakap. Termimpi so ada yang dia macam kena badi mayat ni kan. Tu kira-kira badi mayat Dia badi mayat ni kalau ikut cerita-cerita orang lama yang bomba-bomba ni kan, dia banyak kategori lah. Ada yang sekadar demam, ada yang sekadar cuit macam aku tu, yang kena kacau biasa-biasa. Ada yang betul-betul nyata, ada yang ikut sampai seminggu pun ada. Sampai yang terpaksa pergi berubat. Macam incas aku dia pernah kena, tapi dia tak sedar benda tu. Waktu tu dia lepas settlekan mayat accident kot. Benda situasi semua normal, tapi pada satu hari tu kaki dia jadi sakit. Kebetulan dia pergi, waktu tu dia pergi beraya rasanya kot. Ada seorang ustaz tu kan. Ustaz tanya kan, ustaz tanya, panggil dia, kena kira kenalan juga kan. Ada pergi kes ambil mayat dia tanya. Dia tahu. Betul macam aku bincang cerita je, mana ustaz tahu ni kan. Dia cakap kaki sakit kan, dia tanya. Lepas tu macam betul kaki sakit, ada benda ikut ni dia cakap. Lepas tu bila ustaz tu buang terus okey balik. Tu okey lah. Kadang-kadang benda ni body ni kadang tak sedar. Kalau macam aku dia cuit macam tu, kawan aku dia sampai demam. Ada setengah orang je normal. Lepas pada tengok mayat tu, baru kita call polis. Yes, kita jumpa mayat, call polis.
polis datang lah. Tapi nak bawa turun tu kita orang kena bawa turun. Bawa turun, bomba kan bawa turun juga ah. Bawa turun lah. Ah. Kita orang ambil tangga, buka ikatan tu, peluk lah. Pakai nak bagi berlepek kat bawah tu. Peluk kaki dia, seorang pegang badan dia. Wih, gila. Biasa kalau melibatkan mayat ni, kami akan pakai nak lepas COVID kan. Kami PPE. pakai PPE lah. Yang full suit, mask apa semua macam tu lah. Tapi kalau macam mayat yang baru-baru ni, biasa je. Dia kalau yang dah berulat, yang tu lagi hardcore lah. Pernah kau tengok mayat bulat? Pernah juga. Yo. Ha. Macam mana tu cerita sikit? Yang berulat ni dia lebih ekstrim lah. Hidung keluar ulat, mulut keluar ulat, telinga keluar ulat. Yo. Ini rasanya mungkin dia dah 4-5 hari ke atas lah. 4-5 hari kat atas. Yes. Kau dapat 5 hari atas memang nampak keluar ulat semua. Mostly kalau ikut pengalaman aku 24 jam dia dah lebam. Lebam biasa. Oh 24 jam akan jadi lebam-lebam. Dia dah macam kita merah kan. Dia akan dah jadi macam pucat. Tu 24 jam dia dah keras. Kalau masuk hari kedua tu dia dah macam lebam-lebam macam kena pukul. Oh. Masuk hari ketiga dia dah start kembung. Mata dah start terbeliak. Tengok pada situasi keadaan kematian mangsa lah. Oh. Masuk 5-6 hari tu tu biasa dah perut dah pecah, ada ulat semua lah. Oh. Okay, aku cerita yang pasal ni lah. Oh, tak takut lah tengok ulat tu. Dia macam mana lah? Korang pernah tahu tak pasal website Kari Ngeri ni? Kari ngeri. Tak Tak pernah. tak tahu. Okey, kalau siapa geng-geng 90-an, dia website Kari Ngeri ni, dia akan post benda-benda berkaitan yang macam mayat accident, mayat busuk, mayat kena makan beruang, worldwide punya lah. Aku dulu zaman sekolah aku suka tengok benda tu. Oh. So bila sampai sekarang ni benda ni macam depan mata sendiri jadi macam aku macam macam ni rupanya. So sebab benda tu kira aku macam minat. So dia nak takut, nak ngeri tu tak sangat tapi ada sikit lah. Oh. Bila depan. Minat Dia lain orang lain dia. Bomba kan, come on lah guys. Ya. Orang bomba kot. Okay. Yang baju tu kenapa tulis snake expert? Yang ni Snake Expert. Yang ni adalah aku merupakan salah seorang instructor lah untuk squad King Cobra DBPM Malaysia. Untuk macam kita orang ni, kita orang spesialis ular. Kita orang akan mengajar kursus-kursus macam kilang-kilang panggil ke atau kadang shooting ke pun kita orang akan terlibat juga. Untuk bagi ceramah dan taklimat keselamatan. So daripada 14,000 lebih bomber dalam 30 orang lah kita orang. Oh gila, 30 orang lah? Yes. Dalam 14,000? Yes, ni yang Snake Expert lah. Oh termasuk tu? Masuk salah seorang tu. Ui gila lah. Ni kalau ada ulat apa pun tak ada masalah. InsyaAllah kalau pakai seekor boleh freehand boleh tangkap lagi lah. Boleh tangkap pakai tangan lah? InsyaAllah boleh. Kalau ulat pun duduk tengah macam tu? InsyaAllah boleh. Boleh tak? Boleh. Wih, ulat apa yang paling pengalaman tangkap ulat ni yang paling ekstrim sekali? Okey, ular paling ekstrim sekali Tedung Selah lah. Seperti Selah. mana yang korang tahu Tedung Selah kan dia ular berbisa paling panjang di dunia kan. Tapi bagi aku Terus lah kalau patuk berapa lama? dia okey kalau dari segi patukan berapa lama ni dia bergantung. Ha. Dia tengok kalau macam orang-orang yang orang-orang dewasa dia ambil masa sikit. Lepas tu kalau kanak-kanak dia cepat sebab antibody kanak-kanak lemah. Lepas tu tengok juga dewasa tu kalau dia ada jenis yang kencing manis, darah tinggi, dia akan lagi cepat proses bisa tu lah dan mungkin berkemungkinan akan cepat mati lah. So nak cakap berapa lama tempoh tu sukar lah. Dan tengok juga bergantung pada patukan ular tu. Sebab kalau ular ni patukan dia ada dry bite dengan wet bite. Dia kalau wet bite ni dia kunyah, dia patuk dia kunyah, memang dia nak all out nak bagi mangsa mati punya, patukan membunuh. Contoh 13 saat kan. 13 saat ni ada lah pengalaman kawan-kawan aku lah dah arwah. Ni zaman sebelum bomba. Aku sebelum bomba dah main ular dah. 13 saat ular tu melekat kat tangan dia, 2 hari koma, lepas tu meninggal. Astaghfirullahaladzim. Satu lagi kalau kena patukkan amaran, patuk lepas, yang tu okey. Yang tu dia risiko kurang. Aku pun pernah kena jari. Ya. Pakai glove tu, pakai glove. Ush. Pakai glove itu ular senduk lah, pegang glove. Lepas tu pegang nak masuk dalam dia punya guni tu kan. Waktu nak masuk kan tu, aku terasa dia macam kesalahan aku lah. Mungkin pegang loose sikit ke apa kan. Dia tergigit, aku sempat tarik. Scratch berdarah lah.
Ui. Time tu aku jantung dah dudat. Aku dah fikir dah, alamak. Satu hal pula ni nak kena pergi hospital apa semua kan. Ha. Aku call aku punya cikgu ular. Tanya kan, sebab dia 3 kali pernah masuk hospital kena dengan ular. Ha. So aku tanya dia kan, aku call, bang, saya kena batuk ni bang, tapi dia macam hiris je. Pedih tak? Tanya, pedih. Okey, kau tunggu 5 minit jap. Kau dia rasa pening-pening mual lah? Tak ada. Saya tengok kan, 5 minit saya call lagi kan, bang, tak ada pedih, tak ada, pedih dah kurang sikit. Pening-pening tak ada. Okey, kau tunggu 20 minit. Ada tak pening-pening mual-mual? 20 minit tunggu, tak ada. Tapi kita risau kan, takut termasuk sebab dia dah hiris, memang ada luka berdarah. Ha. Cuma dia tak sempat nak masukkan suntik dia punya bisa tu. Oh. Selang 20 minit aku call cakap, bang, saya rasa macam dah okey, tak ada apa. Okey, rezeki kau. Bisa tak masuk. Kalau tidak Kalau tidak tu dia kawasan hospital lah. pening-pening mual lah. Hmm? Dia kawasan pening-pening nak mual lah. Dia pening-pening, mual, pendarahan je tengok pada orang lah. Dia kalau orang allergic ni lagi sensitif kan. Okey, kalau cerita pasal ular ni, ada satu pengalaman pasal ular. Ada satu pengalaman ulang. Okey, pengalaman melibatkan ular ni dia kira mistik lah. Seperti mana yang secara sains, ular je tidak mengedipkan mata. Tak kelip mata. Ular je tak ada kelopak mata. Tapi situasi yang berlaku ni, ular tu kelip mata. Oh. Macam korang tahu lah, macam ikan, dia tak kelip mata. Tapi kali ni, ular kelip mata. Ha? Ular tak kelip lah? Ular tak kelip. Tu buaya tu, tu buaya. Bukan, itu buaya. Ular je tak ada kelopak. Korang tiup pun kau siram air ke macam Ayah tu hari ni ke? tengok ular je. Tak larang kenapa? Tak apa. Nanti aku buat ular ni. Han tengok macam mata dah. Dia buat ular. Okey, keadaan ni macam ni ya. Waktu tu kes tengah pagi lah, 2-3 pagi. Semalam owner tu call. Semalam ular dah masuk rumah dia. Ular yang sama. Pagi tu dia call juga. Spesies yang sama lah. So kita orang normal lah pergi ular tu kan. Waktu pergi-pergi tu, dia dekat bawah mesin basuh. Suluh. Suluh-suluh. Okey lah, tarik. Tangkap macam saya pegang. Ular tu toleh, ular tu macam stay je. Biasa ular dia akan, kalau untuk ular senduk ni dia akan sembuh lah. Dia akan strike lah. Cuma kali ni dia stay je. Dia macam tak bergerak. Aku tengok lah, sebab aku dah, ular pun dah beratus ekor tangkap kan. Tengok kali pun dia kelip mata. Sebab waktu khusus pun dia orang dah bagi tahu benda ni pernah berlaku dan mungkin akan berlaku lagi. Dia kelip mata. Aku cakap dalam, aku bisik kat kawan aku rasa ni bukan ular ni. Lepas tu waktu tu aku cakap, kalau kau bukan ular, sila keluar dekat daripada rumah ni secara baik lah. Aku cakap macam tu. Aku pun tak nak kacau, tak nak apa. Okay, lepas tu aku just macam ambil snake tu, kacau, keluar. Dia macam pintu tau. Dia keluar je pada pintu belakang tu. Sop je. Aku intai je, hilang. Hilang. Weh, gila. Itu ya, kalau ikut kepercayaan kita kan, jin kan boleh menyerupai ular apa semua kan. Dia benda-benda tu je jarang berlaku tapi akan berlaku lah. Kalau ikan aquarium kat rumah hampa tu, kalau tiba-tiba mata dia kelip, Itu bahaya tu. bahaya. Kalau kelip mata bahaya. Kalau macam contoh kan, saya tengok dekat TikTok apa semua kan, yang kat rumah landed, tapi tiba-tiba dekat atas atap tersiling tu tiba-tiba keluar power besar apa semua kan. Macam mana kita nak detect benda tu? Dia benda ni nak detect dia agak susah lah. Satu, untuk pastikan benda ni tak datang, rumah kena bersih lah. Jangan ada sumber makanan dia. Lepas tu kadang mungkin sebab dia punya ancaman habitat. Contohnya sebelah rumah kau hutan, hutan tu kena tebas, dia akan lari lah. Bersarang. Satu lagi sumber makanan, mungkin kat atas tu ada tikus, kucing. Cuma nak detect tu susah, tapi kena berhati-hati lah. Nak macam musim panas, sebelum pakai kasut, kau tengoklah kasut tu. Pernah ada kes, aku rasa tahun lepas kot, budak kecil, dia pakai kasut, benda tu dalam kasut. Kena patuk lah. Kena patuk lah. Lepas tu pergi sekolah macam biasa apa semua, dia pengsan kat sekolah. Kepala terhentak. Mula doktor suspek sebab kepala dia pendarahan, tapi bila cek kaki dia ada gigitan. Lepas tu budak tu macam mana? Budak tu aku tak sure dia punya apa next dia. Tapi berita tu sekali macam tu lah. Oh. Benda tu berlaku lah. Ulat sawah paling besar yang hang pernah tengok besar mana?
Depan mata. Ha. Depan mata kalau Paling paling besar 22 kaki, 23 kaki. Aduh. So gini badan dia. Yes. Ini Lebar ni badan dia. yes. Gila. Ini zaman waktu aku study lagi dekat Melaka. Aku sebelum bomba pun aku dah main ular dah. Waktu ni cikgu ular aku tangkap ular tu dekat kilang mana aku tak ingat lah. Tapi kalau seat kereta Viva tu, dia turun kan, penuh ular tu bergulung. Aduh. Lepas tu waktu dapat ular tu tengah bertelur tau. Dia tengah dalam perut dia telur. Bila dia stres dia akan keluarkan telur dia. Telur dia saja 105 biji. Aduh. Maksud dia 105 ulang. 105 biji telur yang keluar. Banyak, besar. Tapi kalau untuk saiz tu memang sangat rare lah ular tu nak dapat saiz tu. Dekat zoo kan. Dekat zoo ada. Kat zoo pun ada. Tapi bagi aku itu paling besar, kepala macam ni. Nak pergi ular nak transfer bekas pun 5-6 orang buat kerja. Oi. Ular sawa je tak bisa. Tapi kalau macam saiz kecil dia tak bahaya. Tapi kalau saiz dewasa dia boleh membunuh. Sebab dia akan lilit pada kita kan. Yes, dia punya Dia belitan lilit, dia. dia lilit tu kuat. Lilit tu Kalau kuat. kalau kita kuat boleh lawan. Wah. Aku bagi sampel bukan dalam besar-besar botol mineral lah. Itu dah mampu nak patahkan tangan kau. Hah? Yes. Besar yang minimal. Yes, mineral yang besar tu kan. Ha? Itu dah boleh patah tangan dah. Boleh patah tangan dah. Yes. Wush. Kalau budak-budak lagi lah. Untuk saiz tu. Dan aku pernah sebagai instructor kan, kita orang pernah kaji sendiri lah benda ni. Aku try tangkap ular saiz botol mineral kan. Seorang buat kerja. Berpeluh. Walaupun orang cakap snake expert, tapi untuk saiz yang dalam 12 kaki tu, seorang berpeluh buat kerja. Ular bukan besar-besar gini lah, besar gini kan. Pegang kepala, dia punya kuat tak kuat muscle dia tu, memang bergelut tu, berpeluh juga buat kerja. Oh, masa dia kuat ah. Itu pun nak masuk dalam bekas tak boleh, hanya boleh mampu orang cakap apa? Macam aku yang dah profesional pun hanya boleh tangkap lepaskan ular tu je. Kalau nak tangkap masuk bekas seorang tak boleh buat kerja. So memang kalau dalam bertugas tu memang kita orang minima 3 orang untuk tangkap ular. Tak kisahlah apa saiz situasi, 3 orang untuk tangkap ular. Nak kalau yang besar-besar tu memang risiko lagi tinggi lah. Bayangkan kalau orang biasa yang profesional pun tak boleh nak, susah nak tangkap untuk saiz besar tu kan. Kalau yang zero knowledge lagi bahaya lah. Sebab pernah ada kes dekat Malaysia kan, kena telan tahun 90-an kot dekat belah Muar macam tu. Kena telan dengan ular sawa. Kena telan ular sawa. Ular sawa. Je benda ni dekat Indonesia aku rasa tahun lepas ada kot. Pun kena telan juga. Okey, ular sawa ni mulut dia boleh buka 3 ke 4 kali ganda daripada saiz kepala dia. Pasal rahang dia fleksibel, dia bukan rahang macam kita kan, cantum. Dia rahang dia buka macam ni. Luas. Sebab tu yes, lembu, kambing, kalau lagi besar tu lagi ni je boleh telan. Macam ni dia akan ni hancurkan tulang lah. Dia punya masa tu sangat kuat, dia akan patah-patahkan tulang. Adalah bila dia makan kita contoh kan. Kita kat dalam tu akan mati lah. Possibility lah. Biasanya akan lemas lah. Dia akan lilit, lemas dulu kan. Contoh lilit leher, tak bernafas. Semua stop macam tu lah. Lagi kita melawan, lagi kuat dia grip. Yo. Habis tu nak kena buat macam mana? Dia ada situasi lah, tapi tengok pada saiz lah. Kalau macam untuk orang awam, bagi aku 12 kaki ke bawah, kalau 2 orang boleh survive lah. Tapi kalau macam cakap saiz yang aku jumpa yang besar ni kan, 23 kaki tu kan, kalau seorang, 2 orang pun tak boleh buat apa lah. Orang cakap apa? Pasrah lah, pasrah. Weh, 20 kaki besar. Memang dia memang slow, tapi kalau dia dapat belit, habis lah. Habis lah. Ular sawa tak ada kelemahan. Macam orang cakap patahkan ekor lah apa semua kan, itu semua mitos lah. Lagi kau patahkan ekor, lagi dia grip. Lepas tu kalau cara nak lepaskan pada patukan, contoh dia dah gigit tangan kan, ekor je dah belit kaki. Nak buka
Gigitan dulu ke nak buka kaki? Kat mana lu? Gigitan lu lah. Gigitan dulu lah. Sebab kalau kau buka kaki, lagi kau buka, lagi dia cengkam. Ui. Lagi dia cengkam, lagi koyak. Uish. Sebab kawan aku ada yang tangan jari lah. Jari dia paralyzed sebab kena patuk ular sawa. Oh. Ni geng-geng ular dulu lah. Oh. Yes, dia macam mata kail. Gigi dia beratus, dia akan hook. Jadi macam kita as a human, dia punya reflection tarik sap. Ulat yang paling tak bahaya ulat apa? Paling tak bahaya, tengok lah macam ular sampah. Ular sampah yang kecil tu je. Biasa kalau dekat-dekat dustbin tu kan, dia main kat situ. Masuk rumah warna coklat. Putih-putih tu. Dia coklat Tu ulat gelap apa? belang-belang. Ada. Ulat sampah. Macam ular lidi kan, macam tu lah. Ular lidi semua itu tak tak bahaya. bahaya? Tak bahaya. Ulat daun. Ular daun pun tak bahaya. Tapi jangan confuse ular kapak. Sebab ular daun ni hijau. Ular kapak pun ada yang warna hijau. Oh. Jangan ada yang confuse lah. Sebab kalau ular kapak ni, kepala dia 3 segi besar. Dia pendek. Kobra macam kobra kan. Kobra. Kobra. Yang boleh berdiri tu Tanjung Selah. Alai aku tak sure sebab dia banyak bahasa kampung tau. Nama-nama kampung dia banyak. Dia bergantung lah. Ada orang kampung ni belah sini panggil nama ni, belah tempat sini panggil lain pula. Ular tu. Boleh. Dia pegang semua kena ada teknik. Contoh macam ni kepala ular, ni mata dia, ni dia punya mulut. So pegang ni kena macam ni lah. So jari yang bawa tangan jari kita yang bawah ni tak boleh lebih daripada mata dia lah. Lebih pada mata dia boleh cederakan dia punya rahang dan boleh tembus. Boleh kena jari kita. Yes. Bahaya weh. So kita orang pun macam Ulat waktu yang jinak? mengajar. Jinak biasa yang orang bela lah. Yang macam orang lapet tu. lah. Ball python, yes. Ball python. Yang untuk display, untuk buat pet tu. Dia sebab ball python ni jenis tak kena hutan. Menetas-netas je tengok muka orang kan. So dia dah Satu lagi friendly lah. ulat jinak yang hang tak tahu. Apa tu? Ulat taju. Jinak tau. Jinak. Saya pernah tengok jadi jinak. Faham. Lah tips nak tanya pasal ulat ni kan. Bukan senang guys nak dapat bomba ni kan. Apa tips kita nak buat kalau kita nampak ulat dalam rumah dah masuk? Apa tips paling laju lah boleh buat? Okay, Nak kau bomba first lah. takut tak tempat. Okay, first tip yang paling penting lah, bertenang lah. Dia kalau tak bertenang, macam-macam. Ada orang tu siap keluar daripada rumah, ular tinggal kat dalam. So kita pun tak tahu ular tu pergi mana. Okay, first tip dia bertenang. Tengok ular tu kat mana. Kalau boleh ambil video, ambil gambar secara jauh dan jangan provoke. So pada masa yang sama, call bomber lah. Boleh call 99 ke kan, call bomber ke yang berhampiran. Perhati ular tu pergi mana, jangan kacau. Lepas tu kita orang sampai, kita orang senang nak tangkap. Itu lah cara mudahnya. Kalau nak cepat, save nombor balai bomber berhampiran lah. Faham? Ambil air panas tak ya? Ambil air panas. Ambil kowe tu. Itu jangan cuba sebarang lah. Sebab takut kadang macam memang boleh pakai air panas, tapi kalau jenis spesies ular tu ular yang besar kan, bila kita provoke dia, dia attack kita pula jadi lain lah. Bahaya kepada diri sendiri juga kalau untuk tak biasa. Dia laju, pergerakan dia laju. Ular. Macam kita orang study ular pun, sebelum nak handle ular tu pun kita study pergerakan dia, movement, bila dia nak menyerang, bila dia tengah cooling, bila dia tengah agresif, semua kita orang study benda tu. Faham. Nabib kongsi yang best pasal ular. Alright guys, sabar-sabar relax saya, kita kembali selepas ni. Alright guys, welcome back to Sembang Sebab, edisi khas Abang Bomba. Macam biasa guys, podcast kita ni disponsor khas oleh Sugar Bomb Malaysia. Baru pernah dengar Sugar Bomb? Dah. Pernah dengar ni Black Ice. Black ice Black Ice, tengok ngam tak ngam, feel tak feel. Asal-asal pakai ni ulang terpikat ke macam mana? Tengok jadi mana? Gentleman bau dia. Oi, Gentleman bau dia. gentleman kan. Steady kan. Dia bau dia tu apa orang cakap, eksklusif lah bau dia. Eksklusif kan. Memang mahal masa bau mahal. Bau orang kaya bau. Bau orang kaya. Bau orang kaya. Ni kalau pakai untuk orang bujang sangat disyurkan. Betul. Sebab macam ni orang mai. Confirm ya. Gentle cakap. Dia bau dia macam tu. Macam bila kau naik flight kan, bau pramugara tu. Wah. Bau dia. Level-level bau dia kan. Level-level Abang Bomba bau macam mana?
Dia soft-soft sikit. Sikit. Faham? Ni terlalu maskulin. Maskulin betul Terlalu bau maskulin. dia. Best bau dia. Satu lagi white ice. White ice. White ice. Dia mungkin light sikit kot. Cuba tengok white ice ni macam mana. Apa? Oh, ini sedap bau dia. Dia soft sikit bau dia. Dia soft sikit. Dia still premium, dia still padu, tapi dia cuma light sikit. sedap sikit kan. Ini kalau nak pakai, kalau baru nak pakai pergi mana? Oh, ini pergi dating sesuai. Oi, calon dah. Calon sama-sama. Terbuka kepada anda semua. Abang Bomba, siapa yang memerlukan Abang Bomba? Bukan Abang Bomba. Okey, Abang Bomba bukannya menjaga rakyat Malaysia saja, dia akan jaga anda di rumah. Kalau ada ulang kat rumah, jangan risau. Abang Bomba ada di sini. InsyaAllah mana tahu kan. Tapi mesti kena pakai ni kalau dating. Ya, bau dia. Orang toleh tu bau dia. Orang toleh tu bau dia. Orang toleh Orang mesti toleh punya. So guys, macam biasa guys, Abang Bomba pun dah approve. Kalau hampa bila lagi nak cuba Sugar Bomb, boleh dapatkan sekarang ni white ice and black ice. Okay. White ice ni lah yang aku berkenan betul ni. Berkenan betul ya. White ice ni betul. Nanti kita bagi idea. Kotak dia sangat premium, sangat style. Yang mana yang ada girlfriend, yang mana yang ada boyfriend tapi boyfriend dia pun busuk kan. Dah banyak kali keluar dating tapi masih bau yang sama, tak ada premium. Adik-adik, belilah ni kat boyfriend hampa. Tolonglah. Bagilah hadiah. Jangan biar bagi hadiah ni, jangan cerita pasal busuk dia apa. Jangan. Cakap je lah, ni saya suka bau ni, saya minat kan. Jangan bagi dia pergi hati. So, pastikan dia pakai. Sebab lelaki ni kalau dia malas pakai perfume, belilah perfume macam mana pun, dia tetap malas pakai. Tak pakai. Dia tetap tak pakai. So, bagi dia pakai. Ni kalau sembuh ni satu kereta bau kan. Yes. Sebut ada tak pengalaman-pengalaman pelik Macam duk ulak tu kan. Macam pengalaman-pengalaman macam pelik kes ni. Pelik bagi aku ni kira rare lah, kes rare lah. Aku rasa tak semua bomber dapat buat kes ni. So macam balai aku je dekat dengan hospital. Ni bantuan daripada hospital lah. Cincin tersekat dekat kemaluan. Laki. Gentle lah, cincin. Dia macam something ring lah, ring macam tu. Ada je, aku dah respon 3 kes. Ada yang botol minyak hitam. Dia tersekat kat situ. Botol minyak hitam? Ya. Tersekat kat situ? Ya. Dia buat apa dengan botol minyak hitam? Gila. Aku tak tahulah. Yang kedua tu dia macam ring. Yang ketiga tu dia macam lori punya nut yang besar lah. Washer. Oh, 3 kes kemaluan? Tapi ni dalam tempoh aku servis lah. Aku servis dalam 8 tahun. Sudah 8 tahun tu ini yang aku Gila betul. Lepas tu potong lah. Potong lah. Tengok hotel lah. Memang kena. Memang kita orang pergi kes. Kita terima panggilan daripada hospital, doktor. Sebab dia orang biasa mesti dia akan pergi hospital dulu. So hospital memang benda-benda potong-potong ni dia akan panggil kita orang lah yang melibatkan cincin semua ni. Tak tanya dia apa? Kenapa macam ni boleh jadi? 3 mangsa aku pernah tanya seorang aku pernah tanya 3, tapi seorang tu dia yang berani nak jawab lah. Dia cakap untuk kepuasan katanya. Dia kata yang kepuasan tu yang buat apa? Main minyak hitam tu? Tak, yang ni yang macam letak ring tu. Dia cakap sebelum ni dia dah pernah pakai, tapi lepas dia buat dia terus cabut. Kali ni lepas buat dia tertidur, bangun pagi nak buat dah, nak buka dah tak boleh. Dia pergi hospital. Pergi hospital pun dah bengkak lah. So kita orang kena potong lah. So waktu potong tu biasalah benda-benda kes macam ni memang doktor ramai lah, doktor perempuan, yang nurse-nurse, doktor praktikal. Malu tengok. Sebab bila kes-kes rare ni dia orang ambil untuk study lah, untuk apa orang cakap, education. Weh, ya Allah. Pelik kan? Kita akan potong ring. Potong ring gila, takkan nak potong malu. Aduh. So situation potong ring tu, contoh ambil simple cincin biasa lah kan. Cincin biasa, kita akan ambil macam stick batang aiskrim tu, masuk kat tepi tu untuk landaskan dia lah. Dan kita potong pakai grinder. Kita ada peralatan tu, grinder potong sampai tercabut lah. Biasa benda tu ambil proses, dan doktor pun waktu tu memang ramai. Doktor praktikal, sebab benda ni benda jarang berlaku. So dia orang pun untuk education kan, belajar sekali situasi apa semua. So kita orang pun nak
nak cakap pun tak boleh kan. Memang kerja kita orang respon lah. Tu kita orang fikir macam kalau kita orang tak buat, siapa lagi nak buat benda tu kan. Yes. Tapi tiga-tiga mangsa tu selamat lah, dapat potong lah. Alhamdulillah. Kota dia panggil tu selamat ah. Selamat. Alhamdulillah. Sekejap, nak tanya besar mana? Ha? Umur dia besar mana? Itu je saya nak tanya. Mangsa tu dia 20-an, ada 30-an, ada 20-an. 30-an pada. Yang first case aku respon tu waktu first day PKP. First day PKP, First day PKP. Oh, first day bang. Dia first day pun Bukan dia tak hari, boleh. hari bulan yang ke-6. Baru first day. Tapi yang tu foreigner. Foreigner. Tiga-tiga foreigner. Yang 2 foreigner, seorang lokal. Oh, foreigner ah. Faham? Tak tahu apa kerja dia. First day PKP member dah. Yang first day PKP yang first kali kan memang semua tak boleh keluar rumah, apa lockdown tu kan. Macam mana foreigner tu datang dengan Dia tak ada kerja, tak apa ilham sampai. Alright. Okay. Cerita seram seterusnya? Cerita pasal lebih kepada ni lah, kemalangan dan mayat lah. Oh, nice. Aku rasa aku start dengan yang mayat berulat lah. Ni situasi dia ni, aku explain detail sikit. Okey, kejadian ni berlaku dalam 2-3 tahun lepas lah. Selepas COVID lah. Mayat dalam tiang lampu. Kau boleh imagine tak? Mayat dalam tiang lampu. Tiang lampu? Dia lampu stadium. Stadium kan besar kan. Dia betul-betul dalam tu. Macam mana? Oh, jahat yang siapa letak dalam tu. Itu situasi dia aku tak sure. Melibatkan jenayah ke apa aku tak pasti lah. Cuma keadaan mayat tu memang mengerikan lah. Memang muka semua dah hitam. Semua dah gelap. Okay, ni aku nak cerita situasi macam mana aku nak bawa keluar mayat tu. So macam biasa, kita akan pakai PPE semua. Berempat. Turun je dia pada jentera, dah bau lah. Jarak lebih kurang dalam 30 meter, 40 meter lah. Dah bau busuk lah. Dah bau busuk lah. Dah sampai lah. Lepas dah cakap dengan kawan lah. Ni jackpot ni. Jackpot ni. Dapat kes macam ni kan. Pergi tengok. Yang ni bantuan daripada PJRM minta bantuan lah. Sebab nak keluar dia memang kira sepit lah mayat tu. Berat pun berat. Tu dalam tu. First buka je. Lalat keluar. Penuh lalat dalam tu. Lalat dah start urung. Lepas tu aku tengok dia punya belah kembung. Perut dah nak start pecah sikit. Hidung dia dah keluar ulat. Mulut pun dah keluar ulat. Telinga keluar ulat. Bagi aku ni antara, aku kalau body count aku 20 ke atas lah. 20 lebih ke atas. Yang melibatkan mayat ni kan. So ni antara aku punya list yang antara yang mengerikan lah. Okay, so situasi nak pergi. Stadium mana? Tak boleh beritahu. Stadium mana tak boleh tahu lah. Okay. Waktu aku bawa keluar tu, mula-mula masing-masing macam pandang muka masing-masing dengan kawan kan. Sebab benda ni ekstrim ni. Siapa nak buat kan semacam. Aku tengok kawan aku tengok aku, masing-masing tengok muka sendiri kan. Semua senyap Sebab dia orang benda-benda macam ni dia orang boleh buat. Cuma dia orang tak se-ekstrim aku lah. Sebab aku benda-benda macam ni aku minat sikit kan. Kalau tak macam mana aku boleh masuk bomba kan. So bila semua macam tu encas bagian bawa keluar. Okay. Aku pegang lengan dia. Dia pakai baju lengan pendek. Pegang lengan di sini lah. Waktu pegang lengan dia tu nak tarik keluar, aku dah angkat separuh. Dia berat. Kulit dia dah gelembung-gelembung ke tu, macam kena minyak panas kan. Bukan gelembung kan. Kulit dia dah start gembung. Aku pegang pakai ni lah, pakai full set lah PPE apa semua, glove tu kan. Aku pegang, kulit tangan dia tu melurut. Keluar dia punya minyak-minyak. Badan itu, air badan itu menitis. Itu baru dia, aku cakap kau, bau dia paling padu lah. Kalau orang tak biasa memang boleh muntah. Gila. Wah, dia kalau bau mayat reput normal tu biasa. Tapi bila yang waktu dia punya kulit tu melurut tu kan, air tu bau macam, dia bau darah, bau bangkai, campur bau najis bau dia. Pakai tu betul pakai mask tu. Pakai mask tu. Kalau direct tak tahu lah. Pakai mask angkat. Nampak lah kulit dia ni merah-merah. Nampak isi. Kira kulit dia dah terkupik. Nampak isi-isi daging dia yang dah busuk tu kan. Aku lepas balik. Kan, ambil nafas dulu. Relax dulu, ambil nafas dulu. Try sekali lagi.
Sekali lagi aku tarik, aku suruh kawan aku lah. Dia tarik dia punya pinggang keluar, tarik keluar. Waktu tarik keluar tu, aku pegang tu, kan dia telinga hidung dah keluar ulat kan. Memang aku pakai PPE. Tapi PPE tu kan biasalah bila kita bekerja kan, dia akan tersenteng sikit. Glove. Ni PPE punya tu, so adalah gap kita punya kulit ni. Berjalan ulat tu kat kulit aku. Ui. Dia punya bau dia tak payah cakap lah. Kalau yang biasa bau mayat ni mungkin okey lah. Kalau yang tak biasa untuk orang awam dia macam mana nak cakap, dia bau mayat manusia ni dengan bau bangkai haiwan sangat berbeza lah. So kalau aku jalan satu tempat tu, kalau bangkai manusia ataupun bangkai haiwan aku boleh beza, ni mayat manusia ataupun bangkai haiwan aku boleh bezakan lah. Berjalan pula tu aku pun kibas je lah. Nak cepat settle ni pasal tarik bawa keluar, lepas tu macam dia kan macam mana, dia punya situasi dia macam terduduk macam terduduk macam ni lah. So nak pintu di sini. So nak buat keluar tu, bila keluar tu dia macam tertonggeng sikit. Tonggeng tu ulat semua jatuh, dia punya air badan tu semua keluar. Ada yang kena kasut. Kawan aku seorang tu dah tapi dia still okay lagi lah kan. Tapi dia dah start rasa lawyer lah. Bawa keluar, angkat, pindahkan ke stretcher polis tu. Waktu angkat semua okey lah. Tapi waktu tu aku tak tahulah yang air menitik tu dia campur macam nak mandi jenazah apa semua kan. oh yang itu bidang yang mandi jenazah pula. Ui, gila tu. Memang macam mana hidung dia dah keluar darah, tapi yang darah dah hitam. Sebab muka semua dah hitam lah. Perut pun dah start pecah, Dia keluar memang hitam cair-cair. lah, kita akan hitam kan. Apa dia? Kita akan jadi hitam kan. Biasa kereput tu biasanya dah 5 hari ke atas, dia proses perebutan dia dah akan jadi hitam lah. Dia keluar ulat apa semua lagi kan. Settle semua, buka PPE, sanitize kan. Tapi aku dapat imagine tu, rasa ulat tu bergerak kat kulit tu. Ulat sampah, macam ulat sampah tu kan. Gerak kat tangan. Banyak ulat. Banyak ulat dia tu. Penuh. Memang kalau orang cakap, kalau kau buka tu lalat banyak, tai lalat pun banyak. Dah telur lalat Telur lalat banyak. Lepas tu dengan ulat-ulat lagi, lalat pun hurung benda tu, memang bau dia. Gila, apa dia buat kat tiang lampu tu? Siapa letak dia? Tak tahulah apa yang Jahat terjadi. So lepas yang settle tu semua, balik tu, padahal baju semua dah tinggal lah. Bagi atas tu ada KKM juga datang kan. Dah bagi KKM semua. Masuk jentera, melekat tu bau dia. Lekat. Baju semua dah buang, melekat. Kasut-kasut semua dah cuci dah, tapi bau dia tu melekat kat hidung. Benda tu jadi dalam tengah hari. Dah sebelum tu kita orang nak makan tengah hari. Dapat pula kes tu kan. Kawan tu terbantut terus nak makan, balik tu tak makan kawan. Tu antara bagi aku yang mayat yang ekstrim lah. Dan ada lagi mayat yang ekstrim dalam mesin. Dalam mesin? Yes. Dalam mesin apa? Aku pernah dapat dalam mesin simen dan dalam mesin baja. Studio lah. Yes, dia simen je macam mana, itu bukan yang ni. Dia macam kilang ni dia supply simen yang cair tau. So dia ada macam satu bekal besar, tong besar lah. Juga dalam dia aku masuk lebih kurang dalam 8-9 kaki. Keluasan dia mungkin dalam 5 kaki ataupun 6 kaki kali 6 kaki lah bulatan. Yang ni pula, kes ni pula yang bila tanya in charge tu, yang aku dapat kes dalam simen ni. Waktu tu musim perayaan, tak silap aku hari raya aku rasa. So mangsa tu hilang pada malam raya. Family report mangsa hilang waktu malam raya. Kita orang pergi respon kes ni waktu hari raya ke-7. Kira kilang dah start operasi lah. Waktu kilang start operasi, yang dia orang maklum mesin tu stuck. Dia orang sedut-sedut air, tengok ada kat dalam tu. Rupanya kalau ikut yang dia orang ceritakan, campur family dia report, mangsa ni hilang sehari sebelum raya tu. So maksudnya sehari sebelum raya tu mangsa tu dah jatuh dalam tu lah. Mesin tu dia bertutup, tapi dia ada macam satu ruangan. Pasal dia terjatuh ke? Terjatuh. Terjatuh Terjatuh dalam mesin tu. Terjatuh pun tak boleh buat apa lah. Tak boleh buat apa, penuh dengan simen. Dia simen cair lah, simen cair. Mesti mencari aku nak buat macam mana kan? Dan keadaan mesin tu tengah bilah je, tengah berpusing dalam tu. No. Lepas tu bila ambil, hancur lah. Kepala tak ada. Pada tak ada. Kepala tak ada, tangan sebelah tak ada. Astaghfirullahaladzim. Orang sedih lah. So waktu tu
Aku pergi lah biasa lah. Tapi biasa lah macam kes mayat ni antara aku punya kes favourite lah. So aku yang akan dahulu dulu lah benda-benda ni. Hang salah masuk. Ha? Waktu tu dia orang dah buang air. Dia dah buang air dalam paparat ni lah. Hang masuk dalam. Masuk dalam. Pakai PPE. Ada lagi gambar tu. Gila betul. Aku masuk dalam tu dengan kawan aku seorang lah. Yang lain semua standby atas kan. Bau dia tak hardcore sangat. Dia bau mayat reput. Tapi dah bercampur simen kan. Kurang sikit bau dia. kurang Tapi sikit lah. panas beruap dalam tu. Turun. So ikat lah body tu. Ikat body tu nak buat naik atas kan. Buat naik atas. Mula-mula aku tangan dia kan. Ambil tangan aku letak kat atas tepi tu. Tepi tu polis forensik standby lah. Puan ni ada tangan dia. Forensik tu perempuan. Kan? Dia pun aku tengok steady juga. Dia pegang tangan macam tu je. Perempuan tangan. Betul tengok okey tangan. Kepala dia ada tak? Kepala dia tak jumpa lagi lah. Aku pun waktu tu cari lagi. Waktu tu perut dia dah pecah kot. Sebab dah 7 hari kan dia dah keluar warna hijau kot. Cari dalam badan dia dah warna hijau waktu tu. Lepas tu bila aku bawa keluar tu, mayat semua dah settle. Ni yang paling orang cakap apa, tak adalah ekstrim bagi aku, benda ni biasa lah. Tapi seronok lah nak diceritakan. Dah keluar mayat semua, ingat dah settle lah. Yang forensik perempuan pegawai tu kan tanya, ada tak jumpa kepala dia cik? Tak ada lah, boleh tolong carikan tak? Sekarang pun okey kan. Kawan aku semua dah ni tinggal aku seorang kat bawah tu. Suluh-suluh cari. Mula-mula raba-raba dalam simen tu kan. Raba-raba tak jumpa. Raba-raba jumpa macam rambut berserta kulit. Dia cakap, puan ni mungkin rambut ni puan letak atas. Cari lagi tak jumpa. Mula aku pakai kayu tau. Pakai kayu macam lambat. Kita nak cepat settle sebab benda pun kat sejam lebih juga buat kerja tu kan. Nak keluarkan apa semua, nak potong atas penutup dia tu kan. So aku pun waktu tu jumpa kau tak ada. Aku cakap lambat lah. Aku buang kayu, aku bawa pakai tangan ni. Aku meraba-raba pakai tangan, rasa tak jumpa. Cuma jumpa kulit lah. Suluh. Bilah tu dah berhenti. Tapi dekat tepi bilah tu ada tempurung kepala dia. Masya Allah. Tapi kalau tengok tempurung dia tu kan, dia punya shape dia potong cantik. Sebab bilah tu kan dia besi padu, tajam. Bilah lah. Wih, ya Allah. Tapi aku waktu sebelum masuk tu pun aku rasa macam Final Destination juga. Final Destination Kot lah tiba mesin tu jalan kan. Mau tak rasa Final Destination tu. Tapi sebelum tu aku dah maklum dekat yang kilang punya maintenance lah. Offkan switch ni, cabut terus fuse. In case lah kan tiba-tiba dia rosak. Walaupun dah tutup switch dia nak berpusing ke apa kan. Dah aku pula Final Destination ni. Ya Tapi macam yang tak mengeras sebab dia masih cair lagi. Tapi aku pun bila buat benda macam tu, sebelum aku turun pun aku mengucap tu. Kan? Mana tahu benda nak jadi kan. So bila situasi macam tu aku akan mengucap tu lah. So memang betul Final Destination lah aku cakap. Astaghfirullahaladzim. Lepas tu bila keluar tu memang penuh bersimen. Ni bersimen-simen tu kan. Bau dia pun melekat juga. Mandi kat situ juga. Aku mandi kat kilang tu juga. Bagi bersih-bersih, basah-basah semua tu, bawa balik-balik. Lepas tu ada lagi kes mayat. Okey, kes mayat satu lagi pun dia Final Destination juga. Yang ni dekat dalam mesin simen. Dia macam mesin, bukan simen, sorry. Mesin baja. Di bilah tu dia macam potong macam ni tau. Dia mesin bilah ni, dia yang jatuh ni maintenance. Foreigner lah. Dia ada dua, maintenance dengan yang foreigner tu untuk cleaning dalam tu. Dia benda ni terjadi waktu kita orang tanya staff sana tu, dia cakap waktu foreigner tu tengah cleaning dalam tu. Lepas tu dia pakai sistem dalam telefon kot. Dia benda ni dia connect dengan bluetooth lah. Nak on off mesin tu pakai bluetooth. So kalau ikut kata dia dah off tapi dia simpan dalam poket. So dia simpan dalam poket, benda tu yang ni kena kawan seorang tu. Sebab turn on dalam poket Yes. Ya Allah. So waktu tu kita sampai kan, tanya lah, mana mesin dia. Tengok kat atas sana, kita macam ini benda aku dah agak lah. Ini paling kurang pun 2-3 jam pun settle ni. Benda tu ambil masa aku rasa 4-5 jam juga kot. Untuk collect mayat Dia mayat dia tak adalah putus semua kan. Tapi dia pun cakap kalau pergelangan ni dia tinggal kulit je, tulang habis. Dia maksudnya dia macam terkulai gitu. Allah. Lepas tu leher dia pun orang cakap
Dia punya ni dah nampak dia punya ni. Tulang belakang dia dah nampak Masya Allah. terkulai. Gila tu. Sama juga sebelum aku masuk dalam tu, aku panggil maintenance dia. Kan. Mesin dah tutup dah pergi cabut Swiss. Dia cakap dia kan. Pergi cabut fuse semua, off semua cabut fuse. Bincang dengan pihak kilang Incas sebab benda tu je bilah dia mesin padu tau. So kalau nak potong dengan peralatan yang ada pun memang orang cakap tak boleh lah sebab dia memang peralatan kilang besar kan, benda padu kan. So kalau nak panggil dia punya maintenance pun benda ni, barang ni mesin daripada China. So perlukan tempoh 2-3 hari untuk maintenance datang boleh leraikan benda tu semua. Sebab dia besar mesin tu. Sebenarnya tak nak aku fikir dengan cas aku try tarik, dia tersekat lah body tu. Tersekat. Aku pusing ni pun tersekat, ikat-ikat semua tak boleh, susah. So last choice, bincang dengan yang pihak kilang sebab memang mangsa pun pihak KKM dah sahkan memang mangsa dah tak ada lah. And dah tak bernyawa. So bincang dengan aku, macam mana ni cik kan? Dah kat 2 jam kita cuba Aku bagi idea, last choice lah cik. Kita on mesin tu cik, supaya dia rotation balik kepada ni kan, supaya minyak tu boleh release lah. Okey, setuju. Lepas tu bila bagi tahu tu dengan walkie-talkie, bagi tahu boleh tak on tekan off terus. On tekan off, minyak tu pusing. Aku dengar bunyi kerak. Sebab itu je cara lah, dan yang itu je lah yang pihak kilang setuju lah kan. Ya, daripada nak tunggu maintenance 2-3 hari kan, benda macam tu. So depan mata lah dengar bunyi macam bunyi benda patah kot. Faham. Waktu tu seram juga lah nak masuk dalam tu, tengah panas lagi. Ya Allah, sedih lah meninggal macam tu, ya Allah. Ya yeah. Tak dijauhkan lah, ya Allah. Dia mangsa pun, dia waktu tu pun ada seorang tu, dia punya ayah dia tak silap. Ayah ke pakcik saudara dia lah. Menangis-nangis. Sampai tu pun dia dah menangis lah. Sebab baru sangat jadi Sebab baru sangat jadi. Benda tu, mesin tu panas lagi. Allah. Aku masuk dalam, mesin tu masih berbahang lagi. Masih bawah running kan. Ada mesin sama juga. Sebab termasuk? Sebab termasuk? Yang tu lah, dia tengah cleaning dalam tu. Lepas tu mesin tu turn on ke apa ke, jatuh dalam tu. Yes. Tolong Safety lah, yang penting safety. Benda-benda macam ni. So kemalangan macam ni, biasalah kawasan kilang dia orang kena kuatkan dia punya safety lah. Baik, lagi. Dan kes ni pula, dia bagi aku dia ekstrim tu tak sangat lah, tapi boleh lah kot untuk yang tak biasa kan. Sebab kasihan, yang ni first time aku rasa tekstur otak yang dah pecah tu, yang tu tekstur dia rasa macam gami-gami, jeli-jeli, lekit-lekit sikit. Sebab biasa kalau macam cebisan-cebisan ni, kalau kes-kes Tu buat kat mana? itu ni kemalangan, bawah lori. Bawah lori. Bawah lori. Waktu tu mangsa 2 orang. Seorang tu lah yang bawah lori tersepit. Allah. So nak bawa keluar kan tu, dia situasi dia biasa je. Untuk bawa keluar tu cuma tersepit dan driver lori tak berani. Bila kita orang sampai, cuma reverse sikit je. Reverse sikit dah boleh tarik mayat keluar. Mangsa pun tak sedar dah. Memang dah meninggal lah kan. Waktu tu dia mayat terlangkup. Waktu body terlangkup, aku angkat je pusing, mata dia sebelah terjojol. Allah. Sadis lah kalau tengok dia punya kematian tu, sadis lah. Buat melibatkan lori kan. Kalau macam mana korang tahu kan, belah-belah Kelang kan kawasan busy dengan lori kan, kawasan port kan. Banyak kes benda macam tu. Lepas tu okey, yang aku tengok tu di sebelah sini hancur lah muka di sebelah sini. Kau tak ingat kiri ke kanan hancur. Mata dia terkeluar sikit. Belakang dia pecah. Belakang ni pecah, otak keluar. Otak tu dah melekat dekat tayar sikit, dekat jalan raya kan. Tarik keluar, terbalik kan, letak atas stretcher polis tu kan. Stretcher polis, ambil gambar semua okey lah. Lepas tu yang dengan mulut mangsa tu dah terkeluar Maggi semua. Ada Maggi. Mungkin mangsa baru lepas makan lah kot. Terkeluar daripada mulut dia, perut dia pun pecah sikit. Allah. Yang okey dah settle semua tu. Lori dah clear, sekarang ni cebisan-cebisan. Otak dekat atas jalan lah, bercampur darah lah. So memang kita orang akan kutip benda ni. Selagi boleh kutip besar-besar gini pun, kita akan kutip lah cebisan daging ni kan. Sebab ialah manusia kan.
So dah clear semua tu, kutip lah satu persatu. Macam kawan aku buat kutip ni dia geli sikit. Macam aku biasa lah buat benda yang melibatkan ni. Aku akan cabar diri lah. Cabar diri lah cakap kan. So bila kutip tu macam macam ni kita pakai latex glove tu kan. Pegang latex glove kan taklah tebas kan nipis, tapi bila rasa texture kan macam ni otak. Aku rasa macam ni texture otak. Aku duduk macam macam jelly lah. Ui, dia buat macam tu je bai. Cakap bibir bai. Lepas tu aku ambil, aku sapu lah. Bukan sapu, aku ambil, aku letak dalam body bag. Yang body bag hitam tu kan. Letak susun. Kutip. Ada daging-daging sikit. Ada kulit-kulit muka sikit. Susun dalam tu. Faham. Lepas dah susun semua tu, dah clear. Kali ni bau dia paling padu lah. Sebab jalan raya tengah panas. Darah. Lepas tu kita ambil air, kita siram. Dia punya hanyir bau darah dia tu, uap tu, naik dia, kau-kau bau dia. Tapi tak busuk macam yang tadi lah. Dia tak busuk lah, cuma hanyir lebih. Tapi kalau orang tak biasa, hanyir macam tu boleh muntah. Belasan tahun. Dia dua orang, seorang lagi tu kat belakang pun meninggal juga. Yang tu mayat dia fizikal semua perfect, cuma belakang dia pecah sikit lah. Otak dia terkeluar sikit. Lagi pengenaman mayat ni ada lagi tak? Okey, kemalangan ni terjadi dekat satu highway ni lah. Dia memang situ kawasan tu agak gelap. Dia punca kemalangan dia bertembung. Dua kenderaan, satu Toyota Answer, satu lagi aku tak ingat kereta apa. Tapi yang Answer ni 6 orang juga meninggal. Biasa kalau pergi ke kemalangan ni seorang, 2 orang kan. Ni 6 orang sekali bawa keluar. Waktu tu balai bomba terlibat pun 3 buah balai. Sebab memang nak respon cepat. Situasi pula memang macam 6 mangsa kan. So kita kena buat cepat, minta bantuan dari balai-balai lain. Aku sampai situ, aku bantuan yang kedua. Sebelum yang ketiga sampai. So bila sampai tu, tengok. Tapi belum bawa keluar lagi sebab yang pertama baru sampai kan. Tengok situasi ni macam susah juga ni. Toyota Answer tu dah 4 tayar ke atas. Dalam tu ada foreigner dalam 6 orang. Dah tergabur dalam tu. Yang paling sadis sekali yang pemandu dia tu, dia macam tangan dengan kepala dia terkeluar, dia terhimpit dekat macam ni pintu pemandu. Pintu pemandu tu belah kanan, dia terkeluar, kepala dia terhimpit, pecah. Pun ada otak-otak juga. So kita akan buat kerja daripada belakang dulu lah. Buka yang belakang dulu, potong dia punya seat tu, tarik keluar. Mangsa pertama fizikal normal lah. Dia just biasa lah. Lepas tu KKM check memang dah tak bernyawa lah. Mangsa kedua tu adalah pendarahan kepala sikit, normal biasa. Yang tu masih hidup lagi. Yang tu pihak KKM bawa pergi hospital lah. Mangsa yang ketiga pun senyap. Waktu ni aku ingat lagi, aku angkat tarik keluar tu, dia punya tengkuk dah macam tak bertulang lah. Satu family lah semua. Dia bukan family, dia macam satu grouping kerja. Dia geng kerja. Lelaki semua foreigner. So bila bawa keluar mangsa yang tu, memang tu yang tu nampak lah dia punya patah dia. Waktu tu dalam keadaan, aku bayangkan mayat dah bertindih. Ada yang kaki yang terkepak, yang dah macam tak tahulah, macam gimnastik ke apa, tapi memang patah. Teruk lah. Mayat ketiga, keempat. Yang susah yang kelima, keenam ni kot. Yang kelima ni dia tersepit dekat dashboard. Dia dah terbalik tersepit dekat dashboard kan. So kita orang kena regang dengan dashboard tu lah. Tapi risau juga kan. Tapi kita orang dah standby in case kalau macam tiba-tiba terjadi kebakaran ke, semua prepare lah. Tapi bila macam hadap situasi macam ni, aku selalu dalam hati aku niat lah. Kalau bukan aku yang buat, siapa nak buat benda ni kan. So untuk macam apa cakap, nak meyakinkan diri bagi berani sikit lah. Dia sebenarnya kalau nak pasal mayat ni, jangan terlalu berani dan jangan terlalu takut. Kau kena berpada-pada je. Kalau kau macam overconfident sampai bergurau-gurau, silap balik dia ikut. So aku santai. Tak penuh ni lah. Sentiasa relax lah. Relax lah. Sambil angkat tu aku selalu selawat lah. Angkat tu aku selawat dan baca semua. So yang last ni susah. Yang kepala dah tersepit, dia dah macam melepet sikit. Time ni, waktu ni kita orang pakai full baju api. Glove, helmet semua lah. Sebab macam melibatkan kemalangan, kita orang akan pakai full baju api lah. So waktu yang aku
bawa keluar tu, diorang dah jack kereta tu bagi naik sikit, nak angkat keluar tu. So aku angkat, pegang kepala dia. Kira tangan kanan aku ni ampu dia punya kepala lah. Tarik keluar kepala dia, bawa keluar okey. Dah time tu memang berpeluh buat kerja 2-3 jam juga. Aku buat kerja 2-3 jam. Lepas tu kita dah panas berpeluh kan. So sini memang penuh darah tangan tu sebab dah banyak mangsa kan. Aku pun macam berpeluh tak lah, aku macam macam tu lah. Lepas tu macam alamak, dah bila dah gosok tu baru sedar darah Aku macam alamak, kotor pula kan. Lepas tu aku tengok-tengok tangan tu, sebelum aku cuci muka tu ada cebisan daging. Dekat aku punya baju api tu pergelangan dia ada satu strap tau. Strap tu yang boleh nak bagi ketatkan longgar kan. So strap tu macam kasar. So waktu aku ampu tu, dia mungkin terkena dia punya cebisan daging melekat. Itu pun ada gambar lagi. Masya-Allah. Cebisan daging kat situ. Masya-Allah. Gambar-gambar boleh tunjuk lah? Tak payah tunjuk lah. Gambar-gambar tak payah. Ya, tak elok pula kan. Okay. Cukup pasal mayat. Oi, aku dah berat sangat ni pasal mayat ni. Boleh imagine lah, boleh imagine. Okay, kita masuk mesti balik lah. Kita rehat sat. Boleh? Kita rehat sat guys. Ingat guys, stay sampai habis guys. Kita kembali selepas ni. Alright guys, welcome back to Sembang Seram. Edisi khas Abang Bomba. Okay. Cerita seram yang seterusnya. Yang pasal kita terima panggilan, dia tak tahulah panggilan palsu ke apa. Tapi bagi kita orang benda ni macam kira mistik juga lah. Kan, tak tahulah prank ke apa. Pernah terima panggilan pukul 2 pagi. Dia bagi alamat sekian. Lepas tu bila suruh share location, dia share location kat WhatsApp dia lah. So kita respon macam biasa lah, anggaplah tu kes biasa. Dia cakap kebakaran berluka macam tu. So bila sampai alamat dia tu apa? Kubur. Ush. Dia nak main-main ke apa? Tak tahu lah yang tu dia prank ke macam mana. Lepas tu bila call senyap kan. Ikut location cakap pun tu, betul lah ni location ni bagi ni. Tapi ni kubur ni. Tapi kita orang macam mana kita orang kena respon juga, turun pergi siasat betul ke ada kebakaran ke apa kan. Tapi bila pergi situ tak ada lah. Tak ada melibatkan kebakaran ke apa. Tak ada. Jumpa kubur tu time petang malam. 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 Bukan malam, dah 2-3 pagi. 2-3 pagi. Waktu shift malam. Yang tu berapa orang? Wah, tu 2 depan, belakang 4, 6 orang lah. 6 orang. Gila cik. Orang kalau kes-kes yang macam kadang masuk hutan tengah malam ni biasa lah. Kadang rescue orang kan. Tapi itulah yang kat kubur ni sebab benda ni kita anggap normal je. Sebab pernah je siang ada kebakaran dekat berhampiran situ semua kan. Cuma kali ni betul ni, bila call pemanggil senyap. Tapi waktu call tu pemanggil selaku perempuan lah. Yang dia orang terima tu. Tuan pun respon siasat juga. Pergi je sebab tugas kena buat kan. Pergi tengok kat sekitar tak ada apa, cuma lapor tak ada lah. Tak pernah tak kau balik lah. Woi hang ni aku busy. Dah try call dia tak angkat. Kalau angkat Call kali tak angkat, saya tak angkat. So kita declare tu panggilan palsu lah. Tak. Kalau macam daripada balai je tak boleh detect. Tapi kalau macam daripada 99 tu dia boleh detect lah. Macam yang kali ni kita dapat panggilan direct call ke balai. Lagi ada lagi kisah seram? Kisah seram, kisah sedih kot bagi aku. Sedih. Dia kemalangan ni banyak juga yang sedih. Cuma yang waktu ni kejadian jadi waktu bulan puasa lah. Ngam-ngam kita orang semua dah standby makanan dah ni. Tunggu bila lah nak buka puasa ni kan. Semua nak tunggu azan. Ngam-ngam je baru azan, masing-masing baru je nak suap, terima satu kes kemalangan. So nak tak nak bawa sekali dalam jentera air semua kan. Buka puasa dalam perut, pergi lokasi. Sampai lokasi dia bagi aku benda ni macam sedih sikit lah. Sebab dia melibatkan family lah. So siapa yang family mungkin dapat rasa lah benda ni. Waktu tu kejadian dekat highway 7 lebih buka puasa. Aku on the way balik, waktu yang kita on the way pergi tu jalan jam lah. So kita paksa ikut dalam kecemasan sampai situasi. Sampai dekat lokasi tu tengok situasi semua, mangsa dah tak bernyawa dalam kereta. Lepas tu aku tengok kuih-kuih semua berterabur kat jalan keluar semua dalam kereta. So mungkin
Apa orang cakap, lepas pada selang tu aku tengok ada panggilan kat telefon dia. Cuma masa ada panggilan macam mention, aku tak ingat dia macam sayang ke my wife ke something macam tu lah. Masuk panggilan. Aku pun macam nak angkat, tak sampai hati nak bagi tahu kan. Sebab memang dah meninggal. Memang dah meninggal. Oh. Kuih-kuih mama cakap jual dah berbuka. Jual dah berbuka semua dah berterabur lah. Nak angkat takut tak sampai hati. Nak angkat tak sampai hati. Lepas tu macam kita bagi pada pihak polis lah. Polis yang akan settle, akan bagi tahu family apa semua lah. So bagi aku macam yalah, pengorbanan seorang bapa kan. Belikan makanan untuk anak-anak, anak bini, balik tiba-tiba kemalangan macam tu. Sedih lah. Dengan lagi berapa, aku rasa dalam 3-4 hari nak raya ke tak silap aku. Allah. Benda tu. Ya sadis sikit lah. Sedih tu. Sedih. Macam mana kalau kita angkat, kita nak jawab macam mana? Aku pun tak sampai hati nak angkat lah. Siapa Bila ada benda macam kekuatan tu kan nak beritahu kat orang kan? Apa Ya perasaan Allah, dia. macam mana nak beritahu kat orang tu? Kan? Aku kalau jumpa orang call nak beritahu benda ni accident pun aku tak tahu nak beritahu macam mana kan? Ya. Ketak nak beritahu ni. Nak pula memang kita dah tahu mangsa tu dah tak bergerak semua. KKM pun dah sahkan mangsa dah tak ada. Allah. Yang kesiannya dengan itulah keadaan kuih dia berterabur semua. Sedih lah. Astaghfirullahaladzim. Dia pengorbanan seorang suami kan. InsyaAllah. Cari rezeki. Okay. Ada lagi cerita? Last ni pengalaman aku lah. Ni pengalaman terakhir. Ni pengalaman yang orang cakap apa, dia bagi aku yang paling, pengalaman paling aku tak boleh lupa lah. Ni kejadian tanah runtuh, aku rasa semua orang tahu ni. Dia 2022 tak silap aku kot. Okey, mangsa dia Kat mana? Tak ada berita. ada kat satu kawasan tu lah, tanah runtuh tu. Dekat situ kira apa orang cakap, mangsa yang terlibat dekat 90 orang lah. Bekerja macam tapak kem lah. Yang meninggal 30 lebih, aku tak ingat berapa, tapi dalam 30 lebih lah mangsa. Operasi tu pun kami buat dekat dalam 9 hari. Aku merupakan apa orang cakap, antara bukan first respond lah. Dia kejadian berlaku 2 pagi. So balai yang berdekatan dia respon dulu. So untuk tim bantuan ni aku sampai dalam tengah hari lah. So sampai tengah hari tu pergi lah cari tanah runtuh semua kan. Cari mangsa. Ada yang masih telefon masih on lagi, tengah main game. Ada yang tengah peluk anak, kita jumpa. Ada yang meninggal dengan dia punya anjing dia. Semua meninggal. Meninggal. Yang awal kalau yang macam pukul 2 pagi tu ada yang masih selamat lagi. Cuma yang masuk yang dah ada yang selamat. Yang waktu kalau ikut yang diorang cerita kan, situasi yang 2 pagi tu, bila sampai sana, bayangkan kita orang tim pasukan tak ramai, 2 depan, 4 belakang dengan 1 EMRS yang ambulans tu kan. So ada dalam 8 orang macam tu lah dekat lokasi. Tu diorang cerita lah pengalaman diorang kan. Waktu tu dia sampai sana kan, kadang gelap, ramai orang menjerit minta tolong kan. Menjerit minta tolong apa semua. So diorang pun terpaksa lah, mana yang diorang boleh capai, mana yang macam sekadar macam tersepit sikit-sikit tu ada yang boleh ni lagi. Tapi kalau macam yang ada macam bawah-bawah tempat yang tu, dengar lah orang menjerit minta tolong. So, ada tengok masjid minta tolong yang masih hidup lagi mangsa. So ada yang cedera ringan, ada yang patah-patah. Rumah habis. Dia yang situ dia macam tapak camp. Dia adalah sikit building lah kan. Kebanyakan yang tertimbus tu kemah. Sebab ada campsite. Campsite. Yes. Itu jatuh. Landslide. Yes. Yes tu. Lepas tu bila yang tengah hari tu aku respon tu, waktu aku respon tu kebanyakan dah tak bernyawa lah. First kita orang cari satu spot tu yang seperti mana yang dimaklumkan dalam map dia tu kan. Sini ada kawasan tapak camping. Waktu tu banyak agensi terlibat. PDRM, geng-geng tim PGA, APM Pertahanan Awam. Lepas tu bomba-bomba sukarela, ATM pun terlibat juga sebab dia kira bencana besar. Smart team pun turun. Kira bencana besar berlaku kan. Antara merupakan bencana yang terbesar kat Malaysia lah. Tengah hari tu macam biasa lah, collect, jumpa. Gali-gali jumpa. Gali-gali lagi jumpa. Senang jumpa orang banyak sebab banyak kan. Lepas tu
dah jumpa dalam beberapa orang tu, masuk hari kedua tu dah susah sikit. Sebab dia bila tanah dia still hujan, tanah tu kalau ikutkan dia orang cakap masih menggelonsor dekat bawah. Yes. Bila tanah tu basah, lembab, bawah tu dah menggelonsor saja mungkin dah beralih lah. Yang kali hari kedua tu, itu kita orang stay sana. Aku waktu tu 3 hari tak mandi. Yo. Sebab memang operasi punya pasal kan. Tidur pun kita orang tidur tempat-tempat yang macam bawah kanvas je. Tengah-tengah hutan macam tu kan. Yang penting operasi selesai. Makan masa 9 hari. Family semua main tau. Tengok. Family. Tengok family depa. Ya, family dia ada yang menangis. Tapi waktu tu kita orang dah asing kan lah. Macam red zone lokasi kejadian, yellow zone ni untuk macam pihak-pihak yang penyelamat ni kan stand. Lepas tu yang green zone ni macam pihak-pihak media semua kat green zone lah. Family semua luar pada green zone lah. Polis dah kawal lah waktu tu. So masa-masa yang family belum jumpa semua menunggu lah. Kan, menunggu. So dalam aku tak ingat lah sebab dah lama. So setiap hari tu ada mangsa keluar. Hari pertama, kedua, ketiga. Waktu tu kita orang dah tak kisah dah masing-masing kan. Semua dah bau lumpur lah berselut. Waktu tu selut dia parah perut. Sebab dia tanah lembik kan, hujan lagi. Selut dah parah perut lah. Bahaya juga. Lepas tu masuk hari kedua tu diorang dah limitkan yang untuk join penyelamatan tu. Dia hanya pasukan khas macam bomber dia hantar storm saja. Lepas tu smart team, APM pun dia ada PASPA dengan PGA. Dia limitkan lah untuk mengelakkan risiko sebab pergerakan tanah tu masih berlaku lagi. So untuk mengurangkan risiko kemalangan akan datang, limitkan. So aku ditugaskan kepada bahagian yellow zone lah. Yellow zone ni dia macam terima ambil mayat. Daripada bawah dia hantar ke atas mayat, aku yang sambut mayat. So dalam tempoh 9 hari tu macam-macam jenis mayat yang aku terima. Daripada yang fresh sampai dah 9 hari. Lepas tu waktu yang kedua, ketiga tu okey lagi. Normal, masuk hari keempat tu dah start bau lah. Waktu tu orang cakap apa? Waktu tu aku hari-hari bau mayat. Sampai kita orang pun dah biasa lah. Sini kemah kita orang. Sini kemah polis. Biasa polis dia punya prosedur dia sampai mayat tu dia akan hantar ke kemah tu, dia akan untuk ambil gambar untuk dia punya ni lah, forensik dia punya ni kan. Sebelah tu baru kita orang sebelah ni elok kita orang makan. Semua dah lali lah. Dah lali lah. Dah lali kan. Dah Dah settle mayat sampai tu, ada yang makan, ada yang tengah tolong angkat. Ada budak kecil ke? Ada budak kecil. Ya, mangsa yang hari ke-9 tu budak kecil. Lepas tu hari ke-4, ke-5 tu aku standby atas lah. Standby medical Abang bilang kaum. Aku standby kat atas je, just terima mayat lah. Lepas tu ada kita orang terima mayat dengan anjing sekali. Ada anjing sekali. Nanti. Dia owner dia dengan anjing ni sekali. Depa tak sempat nak buat apa kalau tanah betul ni tak sempat Sebab kejadian tu pukul 1 pagi, 2 pagi. Tengah tidur. Ya, ada yang tengah tidur, ada yang macam jumpa budak-budak tengah main game kat handphone. Ada yang tengah macam baca novel something. Ada yang itulah tengah peluk anak pun ada. Laju sangat kan. Peluk anak. Kejadian tu orang cakap begitu pantas lah. Peluk anak weh. Dia macam yes, waktu tengah tidur kan tak perasan. Kalau siang tu possibility kurang lah. Sebab kalau tanah masuk kabur habis tu. Ya, tapi kalau kau tengok dia punya lens tanah tu tinggi tu. So kalau orang cakap proses nak lari tu pun mungkin dia punya pergerakan tanah tu jauh lah jarak dia. Nak lari pun tak lepas. Lari pun hanya beberapa. Aku rasa daripada 90 lebih kot, 30 lebih yang meninggal, selebih tu selamat lah. Oh ramai kot selamat. Ramai kat selamat. 60 lebih macam tu lah selamat. Yang dia kan campsite kan banyak sini kan. Ni yang jauh-jauh tu selamat lah. Ada yang tak kena. Macam bagi bagian kafe dia semua tak kena. Sini perasaan dia apa? Tak apa cakap. Wah, waktu tu kalau macam tengok TV3 apa kan, memang hari-hari lah masuk. Kalau jumpa je dia akan masuk berita bagian segmen-segmen yang macam berita khas ni kan. Yang berkaitan macam yang mayat ni hari ke-9 ni.
Hari ke-8 tak jumpa. Ni memang mayat last lah. Hari ke-9 tu, yang itu pegawai aku yang jumpa. Yang tu pun dia jumpa melalui mimpi. Dia dapat mimpi. Ada budak kat situ. Tapi yang aku pelik je, biasa kan mayat kan kalau macam 7-8 hari dah hitam kan. Tapi yang last body ni dia kanak-kanak. Aku tengok kulit dia masih bersih lagi. Kulit dia biasa normal kalau 8 hari dah hitam kan. Walaupun terkambus ke apa dia dah gelap. Ni mayat dia kulit dia masih merah lagi. Bau pun macam bau macam bau tak bau. Kau tengok body dia macam fresh lah. Macam tak tahu nak cakap, tapi jasad dia elok lah. Nampak fizikal tak ada lebam, tak ada apa kan. Yang tu aku sendiri angkat lah. Sebab biasa yang transit tu memang aku yang angkat dan hantar ke masuk dalam polis punya bilik Maria tu kan. Yang mimpi ni pegawai aku ada mimpi. Waktu dia rest dekat tapak sekitar situ tu, dia macam termimpi lah kan. Kadang macam kita orang ni bila operasi yang sukar ni pun kita orang akan, tim kita orang ada buat bacaan yasin, sembahyang hajat semua untuk mempermudahkan urusan semua kan. So mungkin salah satu sebab lah cakap. Lepas tu yang mayat akhir ni, kalau korang boleh google kau tulis mayat akhir mayat tanah runtuh ni kan. Memang penuh muka aku satu tu. Dalam paper, dalam YouTube, dalam news semua lah. Waktu angkat bawa keluar tu. Faham. So bagi aku ni antara pengalaman lah. Tak semua orang rasa dan tak semua bomba dapat merasa. Sebab macam aku memang bertugas di Selangor. Kejadian pun di Selangor. So memang respon lah. Salam sikit. Terima kasih. Terima kasih banyak-banyak sebab tolong orang susah kan. Tolong orang yang tengah dalam memang tahu kerja. Tapi terima kasih banyak sebab berkhidmat atas nama Malaysia kita. Ya Allah, tak boleh nak bayang weh. Dia punya feel dia macam mana kan. Bayangkan kalau family yang kat situ. Ui, ya Allah, berat lah cerita ni kan. Pada mayat-mayat tadi aku dah tak boleh duduk senang lah weh. Cerita mayat ni dia terlalu ekstrim sebab kita kadang-kadang kita takut kita kat situ, orang yang terdekat kita kat situ kan. Sebab kita tak tahu kematian kita macam mana kan. So bila cerita macam mana mati-mati ni, kita jadi macam risau lah. Ya Allah, tak tahu kita mati macam mana kan. Kita sedekah kat Al-Fatihah bersama-sama kepada semua mangsa-mangsa yang mana yang anda cerita kat kita semua daripada awal sampailah ke tanah runtuh ni. Sama-sama kita sedekahkan Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Amin. Alamin. Okay, nak tanya waktu selamat orang daripada terbakar ada? Maksud itu macam mana? Okay, situasi selama orang daripada terbakar ni, maksud dia dalam rumah terbakar, ambil dia cepat-cepat. bawa dia keluar. Dia kejadian ni dalam waktu tu mangsa dalam bilik. Kita orang hanya terima panggilan rumah terbakar dan tak ada terima maklumat ada bangsa. So bila sampai tu kita orang padam lah bagi orang tamu. Tiba-tiba ada jiran cakap bilik ujung ada mangsa. Tapi laluan nak ke bilik ujung dah penuh api lah. Kan? Bilik tu dah penuh api, kita orang pergi kan, padam-padam kan. Kita orang jerit. Kan ada orang biasa mostly macam tu lah prosedur kita orang kan. Jerit. Tiba-tiba macam dengar tak dengar je sebab bunyi terbakar kan, bunyi api terbakar, bunyi kayu terbakar apa semua tu. Lepas tu rupanya bilik ujung tu ada mangsa 2 orang. Dia tengah berpelukan lah, menunggu masa lah. Dia dah pasrah sebab dia ada macam 1, 2, 3. Bilik 1 tu dah habis terbakar, bilik kedua tengah terbakar, bilik 3 tu menunggu masa. Mungkin kalau macam kejadian tu 2-3 pagi, mungkin kalau orang tak sedar, tak perasan ke, mungkin tak payah selamatkan. Ada tips tak untuk rumah tu yang terbakar? Apa kita nak buat? Nak pergi duduk mana? Tempat mana paling selamat kalau kat rumah kita sendiri terbakar? Okey, kalau rumah terbakar ni biasa orang mesti akan pilih bilik air kan. Sebab sejuk apa sebenarnya salah. Sebenarnya bilik air tu lah yang akan kau kena steam dalam tu. So mesti kalau terbakar ni cari
tempat yang senang nak keluar lah, sama ada pintu ataupun tingkap. So tapi macam sekarang kan jenis tingkap kan yang bergrill semua kan. So benda tu kalau boleh make sure grill tu yang boleh buka lah. Satu lagi bila orang dah panik ni, Betul. tapi biasa mostly kebakaran start daripada dapur lah. So kalau dapur tu dia boleh cari tempat pintu masuk kan. Kena macam tu lah. Yang penting make sure ni lah, kebanyakan kalau kita orang respon dapur ni, dia masak makanan lupa nak tutup api. Oh, yes. Kalau boleh benda tu jangan tinggal lah. Faham? Jadi kalau bulan-bulan Ramadan benda tu kerap. Kan bangun sahur, biar apa panas lauk, lepas tu terlupa naik api. Faham? Lupa tutup. So benda tu Ayin kan. kena ni lah. Kena jangan leka lah. Selalu switch apa yang mengakibatkan kebakaran paling cepat? Macam mana? Switch apa? Switch ayin ke? Dia kalau Swiss ni susah nak cakap lah. Faham? Dia litar pintas tak cakap, kadang charging telefon pun boleh jadi juga. Betul. Kadang jerang nasi pun jadi. Kalau benda dah nak jadi ni susah nak jangka lah. Tapi kalau macam mana kita boleh elak, macam panaskan masakan tu, make sure tutup api lepas panas, jangan tinggalkan kan. Kadang jenis orang macam panas lauk, lepas tu pergi depan pula kan, main telefon dah lupa lah. Tak tahu berasap. Bila berasap tu kelang kabut lah. Faham. Alright. Terima kasih banyak-banyak Abang Bomba kita. Terima kasih banyak-banyak. Terima kasih kerana berkhidmat untuk Malaysia sekali lagi. Ada kata-kata terakhir untuk geng Sembang Seram? Okay, first kali terima kasih kepada Safwan sebab invite aku untuk share pengalaman ni lah, untuk kongsi. Sebab kalau macam dekat trade pun ramai juga yang minat nak dengar kan kisah-kisah ni kan. Kebetulan dah invite ni, aku share lah pengalaman-pengalaman aku. So pesanan aku kalau macam yang dekat rumah yang mana memandu tu berhati-hati lah. Faham. Sebab kalau Yang mana tengah dengar podcast ni sambil memandu, hati-hati guys. berhati. Kalau boleh, kalau dengar tu jangan sambil memandu lah. Fokus Dengar pada boleh. pemanduan. Dengar boleh. Dengar boleh. Fokus pada pemanduan. Fokus lah. Dekat rumah pula, kalau boleh tengah panas lauk tu jangan leka pula. Balong-balong, kalong-kalong. Tengah panas lauk tu, tutup dulu. Baru jaga anak, semua ingat ya. Benda tu penting. Betul. Nasihat Keselamatan yang daripada penting. Abang Bomba kita. Ya, benda ni kadang nak berlaku tak boleh cakap kan. Yang Yes, penting yes, mana yang yes. kita boleh elak, kita elak. Yes, aku happy sangat guys. Sebab Sembang Seram berjaya dapatkan Abang Bomba guys. Sebab susah nak dapat bomba yang mesti berkhidmat, yang boleh share pengalaman dia macam ni, yang snake expert, banyak pengalaman ulang, pengalaman sendiri-sendiri pun banyak, handle kes-kes mayat. Terima kasih banyak-banyak, perkongsian yang sangat-sangat cantik. Harap tim Bomba Malaysia bagi penghargaan lah. sebab ramai lagi yang bagi sebab sumbangan. sudi share dengan kami semua. Sekali lagi saya nak remind, abang ni tak share benda yang negatif langsung pasal Bomba. Dia cerita buatkan kami appreciate Abang Bomba, kami menghargai kerja-kerja Abang Bomba. Abang Bomba, terima kasih banyak-banyak. Thank you so much. Tanpa hampa mungkin rakyat susah, rakyat tak boleh nak survive, rakyat sengsara. Sebabkan Abang Bomba ni kita dapat teruskan dari segi trauma-trauma yang teruk ni. Thank you so much Abang Bomba. Terima kasih banyak juga brother. Thank you so much. Terima kasih. Alright, kita jumpa lagi insyaAllah Alright. next episode. Thank you so much. Thank you so much yang mana layan sampai habis. See you guys next episode. Assalamualaikum.